Oh, oh, okay. Mau dapat cover bawa pun boleh dummy satu. Boleh, at least boleh letak. Kan? Tapi dia orang bekerja sampai ke malam ke hari tu. Designer apa semua bekerja. Kan? Yang malam kan. Banyak. Saya ni bila start boleh relax sikit lah. Marketing jalan di setiap masa. Malam, kadang-kadang lambat sikit. Kalau kita malu. Kita nak push pun tak boleh juga. Yalah. Ada limit kan. Tapi tak apalah. Kita nak promo lebih-lebih pun bahaya juga sebab tempat bukan ramai orang kan. Saya ingat saya berusaha yang untuk sesi hari ini penting bagi kendaraan dulu. Jadi kita buat sesi yang bersih. Selepas itu kita ada dulu buku ni kan. Buat dekat Online ataupun kita buat di desa. Book Cafe. Cafe dia ada Victoria Book Cafe tu. Cafe tu kan. Satu lagi biasanya marketing dia pun buat di apa? Kedai-kedai buku. Dia juga lah dekat TRF. Tim PTS aku tu lah. Libatkan tim marketing juga lah. Betul. Sebab setakat tu di bawah nuansa ni dia dah mula dapat sambutan. Kita yang politik sesi politik tu di Festival Buku kita dah jual dalam 72 naskah. 72 naskah tu bukan sebab buku betul baru masuk. 29 bulan tu buku baru masuk. Lebih merah tu kan? Tu. Dr. Azmi Tu kan ni baru. Ini penulis baru pula. Dr. Azmi dia tak sihat. So tak sempat lah nak bawa dia. Tempat untuk brand nuansa tu sendiri. Betul. Orang dah mula kenal. Boleh tambah lagi ni. Tahun ni 3 kan? Tahun ni 3 judul nuansa. Boleh tambah lagi judul nuansa tu. Ada saya ada King ada boleh. Spanyol. Andalusia. Dengan Uzbek. Banyak kita tahu. Menarik kat tu. Memang nak menulis macam yang baru ni pun sebenarnya macam saya buat macam sebenarnya tak puas tu kan. Penulisan asal tu panjang sangat. Lepas tu panjang bila pas dekat yalah wife tengok kata untuk orang nak berjinak ni mungkin dia tak nak tahu apa menarik. Jadi terpaksa gunakan cara untuk pendek-pendekkan kan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sekitar Pavilion PTS, di sini di sudut temu dan sapa penulis di bahagian sebelah dalam di Pavilion PTS ini kita membawakan dua penulis dan juga pengkaji mengenai tamadun dunia. Mereka mewakili GPTD, Grup Penjejak Tamadun Dunia. Grup ini adalah grup yang mengumpulkan pengkaji-pengkaji dan mereka melihat tamadun-tamadun dunia. Dan alhamdulillah pada PKL kali ini kita berjaya membawa pada asalnya 2 buku, tetapi ada perkara yang tidak dapat kita halang, kita berjaya dapat masukkan 1 buku iaitu tentang sejarah Osmaniyah. Jadi walaupun begitu, walaupun kehadiran buku itu tidak ada, tetapi kita berjaya dan alhamdulillah kita berjaya membawa penulisnya sendiri. Kerana yang penting itu penulisnya, kerana dari situlah idea-idea itu ada dan itu adalah sumber idea. Jadi tanpa membuang masa, kita akan berbicara tentang buku yang ditulis oleh GPTD. Jadi sebelum kita pergi ke buku itu sendiri, saya ingin meminta supaya penulis Ustaz Adib dan juga Tuan Sultan untuk memperkenalkan diri dan boleh juga kita memperkenalkan apakah itu GPTD. Jadi saya serahkan dulu kepada Tuan Suhail. Silakan Tuan Suhail. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak PTS khususnya Nuansa
kerana menggunakan kami lah berada di sini. Berkenaan dengan penulisan, kita akan cerita lepas ni. Tapi sebelum daripada itu, saya perkenalkan diri saya, Muhammad Suhal bin Ahmad, merupakan penulis bagi buku saya yang tak sempat dicetak lagi. Dah boleh beli order lah, buku Asabiyah, dan sahabat saya selepas ni mungkin akan perkenalkan dirinya. Dan saya merupakan salah seorang daripada pelopor awal lah untuk Grup Penjejak Tamadun Dunia GPTD, yang merupakan satu NGO yang diasaskan pada tahun 2001 dengan semangat untuk menjejaki tamadun dunia. Dimulakan dengan beberapa buah negara yang khusus seperti China, kita ada Turki, kita ada Andalus atau Sepanyol, kita ada Perancis, dan juga kita ada Alam Melayu. 5 buah negara. Dan kesemua cara bagaimana kita memulakan proses penjejakan itu adalah dengan membaca dulu. Jadi membaca karya-karya sejarah, membaca kitab-kitab yang berada di dalam perpustakaan dan sebagainya, dan kemudian kita menjejaki. Jadi dalam penjejakan sejarah itulah kita dapat mengesahkan apa yang kita baca itu sama atau tidak, dan juga dalam masa yang sama kita dapat ilmu-ilmu dan input yang baru. Jadi bukan sekadar pengetahuan, tetapi dia adalah gabungan dengan pengalaman juga bila kita menjejaki. Dan itulah bagi saya keunikan yang ada dalam GPTD, yang cuba kami terjemahkan dalam bentuk penulisan. Dan untuk saya sendiri khususnya, penulisan kali ini lebih kepada bagaimana seorang yang boleh kita kategorikan sebagai pengembara sejarah juga, Ibn Khaldun, di dalam perjalanannya menjadi salah seorang yang menyumbang kepada sebuah tamadun itu, dengan sepak terjang politiknya, dengan kehidupan yang pelbagai, dengan kepayahan hidupnya tu, banyak kita dapat belajar dari situ. Dan beliaulah yang membawa naratif bahawa Asabiyah yang kebanyakan kita memandang sebagai negatif itu sebenarnya asas kepada naluri seorang tu, Asabiyah. Jadi dia adalah perkara yang positif kemudian berubah menjadi negatif. Jadi itulah sedikitlah permulaan, dan saya serah kepada seorang lagi. Okey, kita teruskan dengan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Izam selaku moderator. Bersama saya Tuan Suhail Ahmad, senior saya lah dalam GPTD. Dan kalau kita kata cerita tentang NGO GPTD ini, sebelum tu yang kawan-kawan yang tengok tu, follow lah Google ataupun search dekat Facebook tu page GPTD, terus tekan follow. Sekarang kita nak cari yang ramai lagi follower supaya boleh akses kepada content kita. Baik, jadi saya kembali kepada GPTD, boleh kata saya ni batch yang keempat sebenarnya kan. Kalau Tuan Suhail batch yang pelopor peringkat pertama, jadi saya ni kira yang keempat lah, generasi keempat dalam GPTD. Dan saya mula menyertai GPTD pada 2014. Waktu itu ketika saya tingkatan 6. Dan waktu itu juga nak jadikan cerita asbabnya lah, pengenalan sikit tentang GPTD. Berlaku satu, kita kata fenomena, Allah yang Rahman Ammar meninggal dunia syahid di Turki, dan beliau juga merupakan ahli kepada GPTD. Dan waktu itu cetuskan fenomena kerana budak-budak muda ataupun anak-anak muda di Malaysia waktu itu tertanya-tanya siapakah Ahmad Ammar dan apa yang dia sertai, apa yang dia, macam mana perjalanan hidup dia. Jadi terkait ataupun terkeluarlah nama GPTD waktu itu. Dan kebetulan saya itu baru habis SPM 2013. Kejadian tu berlaku tahun 2013. Jadi nak jadikan cerita asbabnya, saya mula kenal GPTD waktu itu dan mulalah terlibat secara aktif lah, mula dengan sebagai ahli biasa, dan kemudian sehingga kini diamanahkan untuk menerajui GPTD peringkat belia sebagai presiden. Dan kita juga mengalu-alukan lah, saya iklan secara tak langsung kawan-kawan yang lepas kita kata habis degree atau adik-adik lepas tak tahu nak gimana, nak minat mengembara tapi tak tahu platform dia. Kalau pergi sendiri-sendiri mungkin tak ada orang nak share kan. Jadi kita join group, boleh cari group GPTD ni, dan kita akan buatlah satu kumpulan untuk pergi mengembara. Jadi dari segi sebagai penutupnya, jadi selain daripada penyertaan saya selaku ahli ataupun presiden GPTD, saya juga dari sudut latar belakang pendidikan, memang kita kata belajar sejarah lah daripada kalau kan saya lepas SPM tu ambil mainstream
Ambil aliran sains. Lepas SPM saya ambil STAM pula. Biasa macam kalau orang ambil sains stream ni nak masuk matrik ataupun asasi kan. Tapi saya ambil STAM. Jadi dari STAM tu tahun 2014 saya mula kenal tentang Osmaniyah. 2014 sebab dalam studi kami ada belajar tentang tarikh al-adab al-islami, tarikh adab sastra. Jadi disebut dalam silibus tu belajar tentang sastra Arab Mesir era Osmani. Kan? Jadi kat situlah saya mula terdedah dengan ada kaedah Islam namanya Osmaniyah, dan saya mula terdedah dengan buku-buku berbahasa Arab berkaitan dengan Osmaniyah. Jadi lepas habis STAM tu sama juga, biasanya orang lepas STAM orang akan pergi ke Mesir, orang akan pergi ke Jordan, pergi Morocco dan sebagainya. Tapi saya pergi ke UKM UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sambung sarjana muda di situ bidang sejarah dan tamadun Islam. Dan kat situlah bermulanya kekhususan saya, dan kemudian sambung bidang sarjana di Institut Islam Hadari. Jadi selebihnya kita akan bincang lepas insya-Allah. Bila saya sebut hari pertama beliau kenal dengan CPTD ketika itu tahun 2014. Habis SPM. Memang muda lagi ya. Dah tua ni. Itu pun dah batch keempat. Lama dah. Jadi kita nak tahu Tuan Suhail, macam mana boleh tertubuhnya CPTD dan bila tarikh awalnya? Okey. Sebenarnya tarikh itu saya tak ingat, tapi tahun saya ingatlah 2001. Cuma penubuhan itu memang sangat terikat ataupun sangat sinonim dengan jatuh bangun tamadun. Dia bermula daripada bagaimana pengasas kami ziarah Andalus. Jadi ketika itu tersentaklah. Sebab bila kita pergi, dia tak sama dengan kita yang berada di Malaysia. Kita tahu sejarah Kesultanan Melayu Melaka, sejarah kita. Tapi di depan mata kita tak ada tinggalan fizikal. Maknanya dia tak ada tinggalan sejarah tampak kan, yang kita boleh nampak. Jadi bila tak ada tu, dia punya perasaan tu tak sama dengan yang nampak ni. Kalau kita pergi ke Andalus, dia seolah-olah kita macam hidup di zaman yang lama tu, zaman lampau, zaman Andalus kan. Jadi keadaannya menyebabkan kita tertanya-tanya macam mana satu tamadun Islam ni pernah terbilang di satu kawasan yang jauh daripada Arab. Kita biasa faham Arab lah kalau tamadun Islam ni, tapi dia sampai ke sebelah barat, dan di sana tamadun itu memberikan kesan yang sangat besar kepada Eropah. Jadi di situ pengasas kita kata kalau kita balik ni, kita kena kembalikan balik tamadun Islam ni dengan kena faham sejarah, baru kita tahu, baru kita akan naik semangat tu. Dan itulah yang dibuat. Bila balik 2001 tu memang terus dikumpulkan di kalangan pelajar-pelajar. Yang uniknya pelajar-pelajar yang pertama ni semuanya adalah kelulusan undang-undang. Jadi fakulti undang-undang, UIA lah. Jadi di situ berkumpul, dan kemudian ditambah lagi daripada fakulti yang lain dan sebagainya. Bermulalah penjelajahan tu. Dan penjelajahan tu memang benar-benar satu perkara yang siapa tak suka sejarah, maaf cakap lah, ada orang dia bukan benci sejarah, cuma dia rasa sejarah berat untuk difahami. Baca, nak kena hafal tarikh, nak kena hafal tempat. Itu mungkin pernah terjadi pada saya dulu. Tetapi dengan saya mengikuti GPTD, dia telah mengubah segalanya. Kerana kaedah pembacaan sejarah itu baca, semah, baca pergi, baca jejak. Jadi dia membuatkan kita rasa seronok dengan sejarah itu. Sejarah itu sebenarnya hidup. Tinggal lagi mungkin itu bukan satu proses yang biasa bagi kita dalam mempelajari sejarah. Jadi kita pun merasa membaca sejarah tu jadi berat lah. Tapi itulah maknanya bagaimana pendekatan kita lah dan GPTD, dan permulaannya 2001 sampailah ke hari ini sudah pun 25 tahun. 25 tahun. Sebenarnya umur GPTD ni muda sikit dari PTS. Okey. Jadi kita ni umurnya sama lah. Tuan Suhail itu kita masih dapat rasa suara ataupun visi dari mereka-mereka yang golongan awal yang menumbuhkan. Jadi rasa GPTD itu boleh lagi yang kita bawa lagi, dia punya visi dia ke depan, insyaAllah. Jadi
Saya nak tahu sikit lah Ustaz Alif, macam mana pengalaman Ustaz Alif bila mula masuk dalam GPTD. Adakah GPTD ni pemangkin ataupun pencetus minat Ustaz Alif dalam bidang sejarah? Baik, terima kasih Ustaz Izam. Jadi itulah dia soalan yang kita kata cukup pemasaran bila tanya apa sebab kita masuk ataupun sertai apa-apa kumpulan. Saya tak tahulah, mungkin saya generasi akhir, kalau atas Gen Z apa nama? Y ke apa? Millennial Millennial bawah tu Z saya akhir lah, saya tahun akhir generasi millennial. Saya tak tahulah, lepas masuk Gen Z semua orang tak minat masuk persatuan. Wallah, tapi saya nampak lah. Jadi generasi saya dah atas-atas. Generasi saya ni saya lihat mereka ada semangat untuk menyertai persatuan. Tak kira lah masa belajar di kampus, persatuan politik ke, persatuan agama ke, persatuan sekian-sekian kan. Jadi bila sampai generasi saya lihat persatuan yang dapat ataupun NGO atau perkumpulan yang boleh memenuhi minat saya. Minat dan juga saya punya bidang pengajian. Waktu itu tak banyak. Melainkan kalau official secara rasminya Persatuan Sejarah Malaysia kalau nak masuk bidang sejarah kan. Tapi yang berkaitan dengan sejarah Islam, berkaitan dengan kita kata anak muda ni tak ada lagi. Jadi ketika itu saya lihat saya bukan Islam di kampus. Jadi apa cara untuk kita aplikasikan benda tu? Nak teroka sendiri benda tu. Mungkin Tuan Suhail sebut tentang bagaimana pendekatan GPTD. Ya, memang kita menggalakkan anak muda ni untuk pergi belajar tersebut. Belajar tentang sejarah Angka di Padang kan, Padang Panjang, Danau Maningau dan sebagainya. Kita dapat peluang untuk pergi ke tempat tersebut walaupun pada formalitinya di kampus tak dapat pergi. Jadi saya lihat itulah dia yang mendorong saya bila saya masuk ke Sarjana Muda tahun 2016. Saya mula melihat usaha-usaha untuk menggalakkan mahasiswa atau pelajar-pelajar ni pergi ke luar, terutama dengan bila ada GPTD ni, dah nampak dah tapi masih lagi kurang. Dan satu perkara lagi yang menyebabkan saya rasa beruntung juga masuk GPTD ni sebab waktu itu pensyarah saya sebutlah nama dia kalau Dr. Farid Mazin ada dulu ni boleh tengok Dr. Farid Mazin, kita komen. Dr. Farid Mazin antara pensyarah yang kita kata supportif lah, menggalakkan walaupun beliau sebagai pensyarah mengajar di Dewan Kuliah. Jadi dalam masa sama beliau tahu juga saya ada sertai GPTD dan beliau pun tahulah sikit-sikit tentang GPTD. Jadi nak kata batch saya tu masa belajar dengan beliau tu mula start buat aktiviti luar. Jadi kiranya 2 dalam 1 lah kan. Macam saya sendiri dah kenal, terlibat dengan GPTD, dah biasa juga buat penerokaan sejarah. Bila masuk di kampus secara formalnya kita ada tugasan untuk pergi jejak tersebut, tempat tersebut. Waktu tu kami pergi ke Padang lah buat pertama kali kan, untuk jejak Hamka. Jadi kat situ nampaklah pada saya, inilah sepatutnya platform yang kita berikan kepada anak-anak muda, khususnya yang saya nak khususkan sebab saya nak khususkan kepada kawan-kawan ataupun adik-adik yang belajar bidang sejarah Islam, sejarah di Fakulti Sains Sosial ataupun sejarah yang berkaitan dengan alam Melayu. Apa-apa yang berkaitan dengan sejarah dia mesti kena ada elemen keluar menjejak. Jadi GPTD saya nampak mula menawarkan ataupun dah lama lah kan menawarkan, dan sepatutnya ini lebih dapat dikemaskan lagi lah dengan sistem kuliahan kita. Jadi alhamdulillah sejak daripada situ saya lihat kita kata banyaklah kelebihan yang kita dapati, dan selepas saya habis belajar sekalipun alhamdulillah sebab saya minat dalam bidang Turki Osmaniyah, selepas 10 tahun barulah saya dapat pergi ke Turki. Lama tu. Walhal kita dah minat sejak saya masuk tahun pertama degree tu, saya dah belajar sebelum STAM. Minat Turki tak apa pergi. Punyalah setia je lah LGBT. Tapi alhamdulillah itu satu pengalaman yang kita mematangkan lah. Alhamdulillah lepas tu tahun lepas barulah dapat pergi, alhamdulillah. Walaupun dalam tempoh seminggu lebih kurang 5 hari itu dapatlah banyak input, dan insyaAllah ada kesempatan lain kita akan usahakan lagi untuk ke sana. Allahuakbar. Saya tanya Tuan Suhail, bila minat Tuan Suhail tu terhadap sejarah tu muncul? Kalau macam tak alih tadi, kita tahu lah dia SPM baru tahu. Tapi macam yang Tuan Suhail sebut tadi, GPT ini ditubuhkan oleh pelajar undang-undang. Jadi ya itu adalah sejarah untuk GPT, tapi sejarah
pribadi Tuan Suhail sendiri, macam mana boleh minat sejarah mereka? Saya minat memang tak boleh dinafikan melalui GBTD. Sebelum tu saya bukan scholar dalam scholar dalam bidang sejarah waktu sekolah pun. Tapi bila saya ditugaskan dengan satu amanah yang besar juga pada awalnya adalah untuk menjejaki tamadun Islam di China. Jadi untuk menjejaki tamadun Islam di China, kita kena ada satu role model. Itu pendekatan kita lah di dalam GBTD daripada awal pun. Bila kita mula dengan Andalus dulu, kita menjejaki tamadun. Jadi setiap grup tu adalah berasaskan tokoh. Jadi saya diamanahkan dengan Laksmana Cheng Ho. Jadi Laksmana Cheng Ho dan kita menjejakilah Laksmana Cheng Ho. Dan dalam proses menjejak itulah secara perlahan dia mendidik kita rasa pentinglah sejarah ni. Bila kita dah pergi satu tempat tu, inilah rupanya ceritanya. Oh, dekat sinilah tempat Cheng Ho dilahirkan. Ini kubur ayah dia. Oh, ini adalah tubuhnya. Dan perasaan tu hanya datang bila kita dah pergi. Kalau sebelum pergi kita baca sama macam kita baca yang lain lah. Dan dia kadang-kadang kita dah masuk sekali dengan persepsi kita. Sebab kita tak pernah merasai keadaan di sana. Jadi kita hanya membaca dan kita buat tafsiran kita sendiri. Tapi bila kita sampai di sana, boleh jadi ada beberapa perkara yang macam, antara contohlah yang kejutan bagi kami ketika menjejaki Cheng Ho. Bila mana kita Allah takdirkan dapat bertemu dengan generasi Cheng Ho yang ke-18 tanpa kita susun lah. Dan perkara ni selalu terjadi bagi pengembara. Siapa yang mengembara, Allah akan datangkan dengan takdir-takdir yang kita tak sangka lah. Jadi bila kita dapat jumpa, lepas tu dia serahkan kita satu buku, dan di dalam buku itu tertulis bahawa ini adalah salah silah Laksmana Cheng Ho. Dan salah silah itu sampai kepada Nabi SAW. Dan versi itu tak ada kat kita. Jadi saya kata, ini mana nak dapat ni? Rupanya di China ini adalah satu cerita yang dah popular dah. Mereka tahu dalam naratif kebangsaan pun sebut tentang keturunan Nabi ni kan. Jadi daripada situ dia macam kita panggil macam mana? Mutiara-mutiara yang tersimpan ni kita jumpa waktu kita bergerak, kita menjejak. Perlahan-lahan dia jadi macam, ini sejarah ni aku kena kaji. Bila kita baca sepintas lalu. Bila kita pergi, kita bertemu, baru kita rasa, ini ada ni, aku nak kena gali lagi. Jadi kita baca, menyebabkan kita lebih go in deep lah. Dan situlah memang saya tak boleh nafikan, itu peranan besar GBTD dalam hidup saya. Yang sampai sekarang bagi saya macam saya sudah hidup dalam dunia kemana saja saya akan mencari apa itu sejarah di sebaliknya, apakah falsafah di sebaliknya, apa cerita di sebaliknya. Dan itu memang akan terkait balik dengan buku yang saya tulis kali ini. Sebab Ibn Khaldun adalah satu tokoh yang dia bukan cerita sejarah. Dia kata kenapa sejarah terjadi. Persoalan kenapa tu muncul bukan waktu awal suka sejarah. Waktu awal kita suka sejarah, kita hanya baca sejarah, nak tahu macam ni macam mana rentetan timeline kan. Tapi bila kita semakin lama membaca, kaji, kita nak tahu kenapa terjadi. Dan kenapa terjadi itu dibincangkan oleh Ibn Khaldun. Dan di situ ada perbincangan kita antaranya. Dan akhirnya kita pun dapat kefahaman yang lebih baik dan jelas dalam memahami sejarah. Kenapa kita baca macam-macam buku sejarah ada pun kan kat sini dalam PBKL ni. Kita akan baca, ada naratif yang berbagai, ada versi yang berbagai. Nanti orang akan tanya, mana satu yang betul? Jadi persoalan betul itu bukan semudah BC, kita tahu mana, bukan semudah hitam putih. Bukan semudah itu. Dia mesti ada sebab kenapa datang versi itu. Mesti ada sebab kenapa datang versi itu. Dan sebab itu kalau kita faham, kita akan lebih neutral dan kita akan terjebak dalam polemik sejarah yang sia-sia lah bagi saya. Subhanallah, saya fikir itu satu perkongsian pengalaman yang bagi orang muda, saya teringat kata Hamka tentang pengetahuan dan juga ilmu. Hamka mengatakan ada dua jenis pengetahuan dan juga ilmu, iaitu satu pengetahuan yang dapat dibaca
melalui karya-karya yang tertulis. Dan jenis yang kedua, pengetahuan yang datang dari pengalaman. Jadi yang datang dari pengalaman ni adalah satu pengetahuan yang kita tahu macam mana. Jadi mengenal pengalaman Tuan Suhail dan juga Ustaz Alif, dengan Ustaz Alif pengalaman yang bermula 2014 yang kita permata lah, kita ada permata lah dalam SPTD. Kita merasai sendiri pengalaman sejarah itu. Dan sejarah itu bukan tentang hanya apa yang dibaca, tetapi apa yang rasa dan apa yang ada dalam sejarah itu sendiri. Baik, saya fikir untuk pengenalan itu sudah cukup untuk kita tahu penulis kita ini. Jadi saya ingin pergi kepada buku itu sendiri. Bukunya, malangnya bukunya di sini saya sendiri pun agak rasa tak sempurna, karya itu tak ada, tapi kita ada penulisnya. InsyaAllah masih boleh disampaikan permata-permatanya. Jadi kita pergi kepada round yang kedua. Apa buku yang ditulis oleh Tuan Suhail? Kenapa asalnya dipilih? Okey, editorial mungkin lebih faham juga kenapa asalnya saya bagi proposal pun lain, atas tajuk yang lain. Tapi akhirnya saya fikir-fikir saya perlu gunakan terma yang asabiah. Puncanya adalah asabiah ni memang siapa saja kalau dengar perkataan asabiah akan rasa negatif. Itu biasa. Terutama pelajar sekolah agama, itu perkataan yang biasa didengar, asabiah. Tapi itulah, bila bermulanya 2019, saya ada satu sesi perbincangan bicara bersama dengan kelompok di Subang Jaya. Mereka adalah korporat yang supply chain. Jadi mereka suka dengan sejarah. Jadi saya bawa pasal sejarah berdasarkan tamadun dari timur sampai barat, bermula daripada tamadun Cina sampai ke Andalus, sampai ke balik datang ke alam Melayu, dan kita habis lah. Jadi banyak persoalan bagi golongan korporat ni. Mereka kan golongan berfikir kritikal sedikit. Jadi mereka tanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi begini? Persoalan kenapa tu memang agak susah nak jawab. Dan saya temukan jawapan tu di dalam kitab Ibn Khaldun. Kerana Ibn Khaldun kitabnya, kalau tuan-tuan perempuan pergi cari dekat Islam buku ni ada terjemahannya tebal, ini tebal. Dan saya fikir agak susah seorang nak baca buku tu setebal itu. Jadi saya kata buku ni penting, tetapi macam mana kita nak bawa kepada orang awam untuk faham. Dan dia mungkin untuk orang yang minat, saya rasa akan lebih mendalam ke arah itu. Tapi kalau untuk pemula, mereka perlukan ada cetusan sedikit kan. Cetusan itulah yang saya harapkan dapat saya bawa dalam perbincangan ini. Kerana kalau kita buka kitab tu, dah pernah tengok lah kitab tu, yang bahasa Arab sebenarnya tak tebal. Kalau boleh baca bahasa Arab, okey, lebih baik. Bila diterjemahkan dia tebal, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kalau edisi Indonesia pun lebih kurang tebal juga. Edisi Inggeris ada yang telah diringkaskan, concise, dipanggil apa, a brief version. Yang itu dibaca oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg menulis di dalam hantaran Facebooknya. Dia kata anak muda kena baca buku ni. Tetapi saya rasa macam nama Ibn Khaldun pun bukan satu nama yang selalu disebut. Apatah lagi untuk sebut perkataan asabiah tu. Jadi bila saya baca buku tu dan saya kena mengajar dengan tim yang bincang sejarah ni. Hari demi hari, bila kita baca, dia dah masuk. Sebenarnya ini adalah tahun yang keempat kami baca kitab tu. Kitab tu tak habis lagi. Kita baca, kupas dan kaitkan. Bila kita baca, yang itu saya rasa satu proses untuk kita faham manusia. Ibn Khaldun ni dia faham manusia tu macam mana penciptaan manusia. Perangai manusia berasaskan pada perubahan alam. Kemudian macam mana manusia berbeza dengan haiwan. Dan kenapa manusia itu ada sifat haiwan pula. Lepas tu dia bawa kepada macam mana manusia hidup bermasyarakat, bagaimana kemudian manusia boleh bersatu, membentuk satu negara, membentuk satu sistem, kemudian menjadilah satu tamadun yang hebat. Tamadun yang hebat tu pula nantinya akhirnya akan berperangai pula orang-orang yang hebat tu jadi macam perangai binatang balik. Dia angkuh, dia pentingkan diri, tak nak berkongsi dan sebagainya, dia akhirnya jatuh.
dan akan diganti oleh satu semangat yang baru. Sepanjang perjalanan itu adalah kisah asabiyah. Jadi asabiyah yang menyebabkan dia naik, asabiyah juga lah menyebabkan dia runtuh. Sebab itu buku kita ni adalah buku tentang kebangkitan dan kejatuhan tamadun, adalah asasnya adalah kata kuncinya adalah asabiyah. Dan asabiyah ni perlu kita jernihkan balik. Kerana Ibn Khaldun itu sendiri pun di dalam zamannya hendak membawa cara dia ni, dia bawa fikrah bahawa asabiyah itu adalah perkara yang baik pun bukan mudah. Kerana zaman itu pun bukan, kita tu tak popular pun zaman tu. Dia popular selepas itu kan? Bukan zamannya. Sebab zamannya dia sendiri mengalami, dalam bab saya yang kedua, saya bincangkan tentang Ibn Khaldun, latar belakang beliau, bagaimana beliau mempunyai kawan yang rapat yang perlukan saranan dia dalam mentadbir negara. Akhirnya kawan tu tikam dia balik. Lepas tu dia tolong lagi, ada orang lain dia, kepimpinan yang lain, dan kemudiannya dia dipenjarakan. Jadi dia mengalami ini yang tadi kata tu, dia ada pengetahuan dari segi pembacaan, keilmuan memang luar biasa. Keluarga dia memang keluarga yang merupakan pencinta ilmu. Kemudian dia melalui sendiri pengalamannya, dan itu yang dia ajarkan dalam kitabnya. Satu, kalau kita baca betul-betul kitab dia agak keras, dan saya cuba keluarlah, tapi saya rasa saya tak berani beliau kerana begitu kritikannya sangat keras. Beberapa tokoh-tokoh sejarawan pun beliau kritik di dalam tulisannya, tetapi kritikan orang yang matang itu yang kita nak. Sebab dia mengkritik penulisan tetapi tak mengkritik orang, dan itu yang kita nak ubah di dalam budaya masyarakat, Hakim Malaysia ataupun mana-mana pun sama. Kadang-kadang kita ada satu persepsi disebabkan pandangan yang berbeza, terus menolak keseluruhannya daripada orang tertentu kan. Yang itu tak dibawa oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun sebut betul-betul, ini nama orangnya, ini kesilapannya, tetapi kesilapannya itu kenapa jadi silap. Jadi saya rasa saya mengharapkan buku saya Asabiyah itu adalah pemula kepada orang nak mencari pula kitab sebenar Ibn Khaldun untuk memahaminya. Itu secara umumnya macam mana, kenapa saya nak tulis tu. Dia macam syarah kepada mukadimah ni, kena baca ni. Tuan dan puan yang berada di sekitar Pavilion BTS yang mendengar suara saya dan juga suara penulis tadi, di sini kita ada sesi temu dan sapa untuk buku yang ditulis daripada GPTD yang hari ini kita bawakan tajuk Ottomania dan juga tajuk Asabiyah. Yang Asabiyah itu kita buka untuk pre-order saja dulu. Okey, baik. Tuan Suhail, boleh Tuan Suhail cerita tentang apa pasal tamadun yang disebut dalam karya Ibn Khaldun dan bagaimana Asabiyah itu berperanan dalam pasal tersebut? Okey, saya sentuh ringkas saja, kerana kalau kita bincang lebih lanjut nanti tak baca buku dah. Jadi dia ada beberapa kitaran yang menarik. Dia ada kitaran 3 generasi dan juga kitaran 5 fasa. Yang itu adalah asas yang dibuat oleh Ibn Khaldun dalam beliau. Contohnya yang asas 3 generasi itu, satu generasi bersamaan dengan 40 tahun. Dan asasnya Ibn Khaldun sebut kenapa 40 tahun, kerana Bani Israel telah disesatkan di padang pasir dalam tempoh 40 tahun, baru dia berubah menjadi generasi yang baru. Jadi dia mengambil kayu aras dia 40 tahun, satu-satu generasi kalau buat masalah, maknanya dia akan diganti dengan generasi yang baru tu selepas 40 tahun. Jadi dia kata 3 generasi inilah adalah penyumbang kepada satu-satu kuasa yang dapat bertahan. 3 generasi. Dan dalam 3 generasi itu dia mengalami 5 fasa. 3 generasi masuk 120 tahun lah. Jadi mana-mana kerajaan di dalam sejarah, kata contoh kita ambil kerajaan Abbasiyah pun ataupun kerajaan Umayyah, kerajaan Utsmaniyah, yang di 120 tahun itu adalah dinasti di dalam empire itu. Dia bukan maksudnya empire itu sendiri Utsmaniyah yang berapa tahun? 600 tahun itu bukan kiraan itu. Dia kiraan dari si kekeluargaan dinasti Mongol contoh, baik keluarga khususnya lah. Kerana ini berlaku
setelah zaman Umayyah kan, pergantian kekhalifahan atau pemimpin itu berdasarkan keturunan. Jadi di situ dilihat berlakunya 5 fasa. 5 fasa tu nanti tuan-tuan boleh baca dalam buku. Fasa itu lebih lengkap lagi di situ. Cuma pemula dia dipecahkan dengan perbincangan 2. Dia panggil Hadarah dengan Badawah. Badui lah, kita faham. Zaman Badui dengan zaman Hadarah. Zaman Hadari lah. Badui dengan Hadari. Badawah ni dalam tulisan Ibn Khaldun memang menyebutkan tentang kehidupan orang nomad, orang Badui, ya. Kerana kehidupan di Afrika, di Arab, memang itu kehidupan dia. Tapi secara umum bila kita baca, dia sama saja. Kat timur pun dia mengalami perkara yang sama. Kehidupan yang lebih mudah kita faham sebagai kehidupan orang di pedalaman, kehidupan kekampungan ataupun orang asli, ya. Dalam keadaan itu Ibn Khaldun sepanjang kitab beliau memuji fasa yang pertama, fasa yang belum ada bandar, duduk berpindah ganda, kerana itu adalah fasa di mana asabiyah tengah kuat. Dan asabiyah itu dibincangkan pula berasal daripada darah, maknanya darah keturunan. Tak ada siapa yang boleh menafikan yang dia tak ada rasa kekitaan bila disebut, oh kami ni Keluarga apa? Saya punya yang bab set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Itu menjadi bab saya yang pertama. Sebab apa saya letakkan set kita jangan pecah tu? Kerana yang itu adalah asasnya, asas yang kita tak boleh lari. Kita darah keturunan mana? Kita asal keturunan mana? Yang itu kalau dibincangkan dalam perbincangan Ibn Khaldun, dia ada lapisan kekeluargaan dalam tradisi Arab kan. Keluarga kecil, nuklear, siapa tu panggil nama-namanya, sampai ke tahap paling tinggi tu, itulah bangsa Bani Quraisy kan. Quraisy tu dah kira bangsa. Tapi pecahan mula dia adalah suku tu. Suku awal keluarga lah. Jadi saya bawakan dalam penulisan saya untuk memahami itu sama pun di mana-mana tamadun. Nama Cina, nama dinasti awal tu nama yang kita kenal sebagai nama Cina itu sendiri, Asin dalam bahasa Arab adalah daripada satu keluarga Chin. Jadi Chin tu dalam bahasa Cina cakap Chin lah, tapi kalau dalam bahasa Arab panggil Asin Chin lah. So merujuk kepada keluarga Chin ni. Nama Chin Shi Huang, dia punya seorang maharaja, ada keluarga tu ada Chin. Sama juga di India ke di mana pun, itu adalah asas yang kita tak boleh lari. So perasaan asabiyah itu asalnya adalah perasaan untuk ambil berat tentang orang lain. Ini keluarga kita, kita kena jaga. Dia tak cukup makan, tak cukup pakai, kita kena ambil tahu, kita kena tolong. Dan itu datang secara natural. Lama kelamaan bila mengalami fasa yang dia 5 fasa tu, fasa yang ketiga adalah fasa kemuncak di mana mereka dah mula duduk menetap, dah mula pada satu sistem, dah ada satu negara, dah ada sistem pentadbiran yang baik. Ketika itu mereka sudah senang. Dan generasi yang mengambil alih adalah generasi yang tak pernah rasa susah payah tadi. Yang tak rasa susah payah ni, asabiyah dia menguncup. Dia tak menjadi asabiyah yang besar. Terutamanya dari segi keselamatan. Kan kalau kata orang kampung sekarang, kita kat tempat kita pun masih ada. Kalau orang kampung, orang luar datang dia kenal tak? Dia kenal orang luar datang. Sebab kekuatan ta'aruh mereka ni, mereka kenal semua orang kampung. Tiba-tiba orang luar tahu. Kalau ada masalah, macam contohlah pengalaman GPTD pergi ke Pulau Christmas Australia. Pulau Christmas tu kecil je orang Melayu punya komuniti. Tiba-tiba berlaku kecurian. Ada hilang barang. Ni confirm bukan orang buat, orang kita buat. Dia semak-semak, memang betul orang luar kapal, anak kapal Melayu pun dicuri. Sebab kat situ orang tak pernah kunci rumah, tak pernah kunci kereta. Kunci kereta pun tinggal je dalam kereta, ada hilang. Tapi mereka boleh ada hilang. Jadi dia kata, kehidupan pedalaman ni, dia punya keadaan kuat. Saya pun kadang-kadang saya dalam posisi saya mungkin ada sebahagian orang agak rasa keliru sebab ada masa saya guna perkataan, ada masa saya dari. So saya tak tahu perkataan yang lebih tepat untuk kita terjemahkan bagi asabiyah tu susah nak satu perkataan yang bagi saya sangat jitu asabiyah. Dia datang dari semangat kita anak Kelantan, kita anak negeri kan.
Kemudiannya membentuk satu kehidupan yang dah duduk bandar. Dalam bandar ada orang macam-macam kaum. Dan contoh yang cantik di Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana Kesultanan Melaka dia sebut oleh PPS punya 84 bahasa yang digunakan, tapi bahasa utama adalah bahasa Melayu, bahasa pemersatu, dan orang boleh duduk sama-sama. Tidak ada masalah dari dibincangkan oleh Ibn Khaldun sebagai asabiah yang dah merentasi darah. Dalam penulisan saya sebut sebagai asabiah sababi. Maksudnya asabiah bersebab. Apa sebab dia? Adalah satu motif yang sama. Hidup semua nak hidup aman damai, perdagangan jalan elok. Jadi dengan cara itu kita akan hidup aman damai. Tapi fasa yang kelima nantinya, generasi yang waktu kemuncak tengah kaya raya. Kita tengok dalam sejarah tamadun Islam, semua kaya raya. Semua dah mengalami kekayaan. Tapi tengok selepas zaman kekayaan, mulalah generasi bergaduh anak beranak, bergaduh adik-beradik untuk mewarisi tahta, dan kemudiannya datang kuasa luar. Mongol datang hancurkan Baghdad ketika Baghdad sudah tidak kuat asabiah. Begitu juga di Melaka pun, ketika mana adanya pengkhianat dan ketika mana Sultan ketika itu tengah kata berlaku fitnah dalaman menyebabkan membunuh seorang tanpa usul periksa dan sebagainya. Perkara-perkara itu amat penting untuk kita faham. Dan kita akan tengok semua sejarah dia mengulangi perkara yang sama yang Ibn Khaldun sebut. Dan perkara inilah yang generasi yang tak merasa susah tu, dia tidak merasa asabiah asal tu. Dia hanya membawa asabiah sempit. Asabiah sempit dia apa? Asabiah keluarga dia yang kaya, dia nak share sama keluarga dia je, yang orang lain lantak kau orang lah. Itu juga terjadi kepada Kesultanan Mughal ataupun Mughal bukan Kesultanan, Empire Mughal ya. Contoh kita tahu Taj Mahal dibina. Satu ketika mana Taj Mahal dibina itu adalah satu kezaliman yang boleh kita sebut sebagai satu tindakan zalim, menaikkan cukai kepada petani untuk menampung pembinaan satu yang katanya satu manifesto cinta dia kepada isterinya kan. Jadi perkara itu adalah ulangan di mana sahaja, bukan sekadar apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun di sebelah Afrika dan juga Arab. Itu terjadi dan itu cuba saya bawakan dalam penulisan ni. Apakah yang nak diharapkan dengan generasi yang tak pernah rasa kepayahan tu? Ibn Khaldun sendiri menulis mengatakan ketika mana kita sudah bayar tentera, yang dahulunya nak jaga keselamatan tu bukan kita bayar gaji, itu adalah naluri kekitaan tu menyebabkan kita akan defend orang kampung kita. Kalau orang luar datang, orang luar kacau anak dara sini, kita akan defend dia kan. Tetapi bila kehidupan kita sendiri pun dah rasa duduk bandar ni, jiran sebelah pun kita tak kenal. Jadi akhirnya menyebabkan kita tidak akan dapat segemilang yang dahulu sekiranya asabiah yang positif itu tak digembalikan. Apatah lagi asabiah itu merentas pula kepada pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi perkara itu bagi saya sangat penting lah, dan sampai sekarang saya rasa macam Ibn Khaldun ini dia lahir di dalam zaman yang ketika itu sangat menghargai apa yang ditulis ya. Tetapi kesan dia adalah untuk zaman kita. Apa yang dia telah lihat, dia memiliki begitu banyak pengalaman yang luar biasa. Macam mana dia melarikan diri ke Mesir, kemudian dia bertemu dengan Timur yang digeruni ramai, tapi dia boleh berhujah dan sebagainya. Saya ingat satu perkara yang kalau dapat kita kupas perjalanan sendiri pun sudah cukup banyak ilmu untuk kita pelajari. Jadi saya mengharapkan siapa yang menonton ni live ni dah boleh pre-order lah. Pre-order, cuba baca dan faham apakah yang cuba dibawa oleh Ibn Khaldun yang saya cuba sampaikan sebagai teaser. InsyaAllah. Tuan-tuan, tadi Tuan Suhal ada pasal Melaka kan, Melaka sebagai seorang dan kita ada learning. Okey, dalam sedia ni bagaimana Melaka itu membentuk ketuanan yang orang kata tak dianggap sebagai penindasan? Betul. Dia istilah ketuanan itu sendiri sebenarnya asalnya itu saya nak letak nama ketuanan. Tapi ketuanan ini telah dicemarkan dengan situasi politik ya. Dia dah dipolemikkan. Kenapa muncul ketuanan?
bila saya meneliti dalam lensa Ibn Khaldun, puncanya adalah kerana kita ambil perumpamaan tuan rumah lah. Ini rumah kita dan kita mengalu-alukan orang datang dan kita akan menjaga orang tu, tetamu. Jarang sekali kalau kita nak menerima tetamu, rumah tak kemas, makanan tak ada, biasanya kita akan jaga betul. Dan itulah yang terjadi selama ini di dalam Persetanan Melayu Melaka, di mana meraihkan pelbagai bangsa, pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya, dan mereka hidup dengan tetap dan baiklah. Dan perkara itu berlaku sepanjang zaman sehingga jatuhnya Portugis pun masih lagi dalam keadaan masyarakat di bawah naungan Melaka itu adalah masyarakat yang bersatu untuk pertahankan. Tapi apa yang berlaku yang sangat kritikal di dalam proses perjalanan sejarah kita adalah ketika kedatangan penjajah. Khususnya saya mungkin nampak agak negatif dalam tulisan saya, tetapi memang itulah yang terjadi faktanya, khususnya era British berbanding Portugis dan juga Belanda. Itu banyak peperangan, kita masih memang peperangan tetapi masuknya era British, malah kalau kita tengok bacaan penulisan Portugis dan Belanda, banyak lagi penulisan yang mengagumi Melayu, mengagumi budaya, mengagumi kerajaan Melaka dulu. Tetapi bila masuk British membawa naratif dia adalah bangsa yang lebih baik daripada yang lain. Dia datang, dia umpama orang datang rumah, apa yang berlaku di Palestin inilah, dia kata itu tanah dia, ini rumah aku, kau keluar. Kau rumah ni macam tak ada peraturan lah, ni aku perkenalkan peraturan. Cara dia macam itu. Jadi bila cara dia begitu, sekarang ni siapa tuan? Maka berlakulah perjuangan ketuanan untuk mengingatkan dia siapa tuan rumah sebenarnya. Jadi persoalan ketuanan itu lebih kepada the sovereignty. Kalau dalam tulisan saya tulis English supremacy, itu adalah idea Inggeris. Dia untuk mengatakan dialah bangsa paling hebat. Dan penulisan untuk mengatakan dia bangsa paling hebat itu luar biasa. Sampai mereka cuba untuk mendefinisikan bangsa mereka lebih baik dengan secara saintifik. Mereka adalah klien-klien yang lebih baik, lebih suci, dan kulit hitam memang buruk. Dan itu bukan pesan kepada Melaka saja, semua negara-negara yang lain khususnya mereka pecah-pecahkan. Jadi ketika itu perjuangan memberontak itu adalah perjuangan yang ditulis dalam buku sejarah sebagai ini pemberontak, disebut pemberontak. Sedangkan itu perjuangan mempertahankan tanah air kita. Jadi di situlah yang menjadi perbincangan tentang ketuanan itu. Kamu kena kenal siapa tuan. Dan konsep tuan itu bukan konsep tuan dan hamba. Dalam budaya kita Melayu pun bukan tuan dan hamba. Maksudnya hamba ni boleh dipergunakan seperti mana yang dibuat oleh Inggeris. Tapi konsep kita adalah tuan, dia bertanggungjawab menjaga hambanya. Konsep hamba kita pun bukan dalam Islam pun tak boleh hamba itu diperkotak-katikkan sewenangnya. Mereka juga ada hak mereka. Dan itulah yang dibuat. Cuma kalau hari ini kita membawa balik naratif ini telah ditukar oleh parti politik, oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi naratif ini adalah naratif yang ditakuti kerana English supremacy adalah apa yang cuba dibawa dalam bahasa Melayu jadi ketuanan. Jadi orang memandang ketuanan Melayu itu sama macam ketuanan Inggeris juga. Maka berlakulah penentangan. Jadi saya itu yang menjadikan juga saya pun tak jadilah nama ketuanan ni. Bila saya melihat balik soal istilah ni, kita jangan bergaduh panjang. Istilah adalah satu perkara, kalau dari segi perbincangan akademik dia adalah satu definisi dan sebagainya. Tetapi yang penting pengisian dia tu, bagaimana nak mengisi yang disebut sebagai ketuanan itu. Bukan kita sekarang nak merampas daripada siapa. Sekarang ni isunya bukan kita nak merampas daripada Inggeris, dah tak ada Inggeris. Kita sudah mentadbir negara sendiri. Tapi kenapa isu ini perlu dipermainkan? Kerana bagi saya adalah kepentingan politik, khusus dalam politik, dan perkara itu sepatutnya diketepikan kerana bukan kepentingan itu penting, adalah membangunkan negara itu penting. Jadi negara ini perlu kekal dalam keadaan kita bersatu padu sama masyarakat, dan perkara hal-hal yang kita perjuangkan di dalam perjuangan ketuanan terhadap Inggeris dulu
telah pun dimaktubkan dalam perlembagaan, telah pun dimaktubkan di dalam dasar-dasar kebangsaan dan sebagainya. Sekarang ni persoalannya, dia akan berbalik kepada Ibn Khaldun kata, bila generasi yang hujung ni, saya, kalau orang tanya kita kat generasi mana, saya boleh katakan kita berada di generasi hujung. Sebab kita tak, mungkin saya dapat merasa juga lah, orang kata zaman-zaman jauh berbeza, zaman teknologi yang dah canggih sekarang ni, keperluan untuk lita'arafu, saling kenal tu dah tak ada sangat secara fizikal. Jadi kita dah tak ada sebab nak berkenalan dengan orang sebelah. Kita dah tak ada sebab nak orang kata apa, cuba kenal orang dan orang pun cuba kenal kita. Semuanya boleh cari je dekat internet. Cari je dekat pakcik Google, kita tanya je apa saja, semua ada jawapan. Jadi akhirnya kita tak cuba mengenal orang. Bila kita tidak ada interaksi antara manusia, itu asas Ibn Khaldun sebut manusia itu adalah manusia itu adalah al-madani bitabi'i. Maksudnya manusia itu dia hidup secara bermasyarakat. Ijtima', dia ada satu bahagian tu dipanggil bab ijtima'. Dia kata hidup tu tak boleh. Kita dah tahu dah, duduk waktu zaman Covid pun kita dah tak selesa kan. Sebenarnya rupanya itu dalam diri kita, kita kena duduk hidup bersama masyarakat. Dan bila hidup bersama masyarakat, itulah yang buat kita saling kenal, saling faham, dan kita boleh toleransi. Tapi bila kita sekadar, itulah saya dia memang antara tajam keberanian saya untuk kata adalah perkara ini dipermainkan oleh ahli politik berkepentingan, kerana di dalam politik yang penting adalah popular vote, undi popular. Jadi di situ bagi saya kita cubalah kita kembalikan balik semangat asabiah kita yang lebih luas, bukan asabiah sempit kepartian ataupun asabiah sempit perkauman. Asabiah itu dia muncul memang hasil daripada English supremacy. Bila mereka telah memperkenalkan sistem-sistem pecah dan perintah, mereka memperkenal, semua itu adalah rentetan sejarah yang panjang. Kita baru 100 tahun, tak sampai 100 tahun merdeka. Kesan itu memang ada dalam negara kita. Osmaniyah pun baru 100 tahun, tahun ni 101 lah. 101. Jadi sebenarnya tempoh tu masih baru. Kejatuhan itu masih baru, dan kita kena mencari titik-titik untuk macam mana nak kembalikan balik. Itu kita bangun sebagai satu yang memang dijanjikan Allah, adanya generasi yang akan bangkitkan kembali Islam tu. Dan saya tidak hairan kalau kata kita dalam perjalanan yang sama, insya-Allah itu adalah salah satu sahab kita lah dalam penulisan ni untuk mengangkat balik. Saya baru nak tanya tuan-tuan tentang situasi bagaimana asabiah ini ataupun ketuanan itu dilihat dari perspektif semasa dalam keadaan Malaysia sekarang ni. Adakah asabiah ataupun ketuanan itu hanya pada semangat ataupun dia bergantung juga pada kekuatan ekonomi, kekuatan pemikiran dan sebagainya? Adakah itu juga mempengaruhi ataupun dia boleh memberi kesan pada asabiah itu sendiri dalam masyarakat sekarang? Jadi, tapi yang tu soalan tu saya akan simpan untuk round yang ketiga. Saya boleh fikir-fikir dulu, sebab yang ini lebih kepada sensitif, sebab dia melibatkan situasi semasa. Jadi tak apa, kita simpan pada sesi ketiga. Kita pergi kepada Ustaz Alif dengan bukunya Ottomania. Dari tadi Ustaz Alif buka Nak baca balik. dia pun baru sempat pegang Ottomania. Jadi Ustaz Alif boleh cerita sikit tentang Ottomania. Kenapa Ottomania yang dipilih? Allah. Boleh dah. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Izam. Jadi pemilihan nama Ottomania ni sebenarnya itulah tercetus secara spontan sebenarnya ketika kita berbincang dulu kan, untuk memikirkan satu nama yang kita kata kita boleh kata agak fancy, tetapi kita membawa satu benda yang mungkin boleh kata barulah, jarang dibincangkan. Sebenarnya kata jarang dibincangkan. Yang pertama, kebetulan biasanya Ottomania ni biasanya saya google lah juga kan, tengok dia lebih kepada satu konotasi yang berbentuk mania ni kan, macam benda yang seronok kan.
Tapi sebenarnya Ottoman ni saya gabungkan dua perkataan daripada pertama dia ambil daripada fasa Ottoman itu sendiri. Kita ambil daripada bahasa Inggeris kerana saya lihat rakyat kita di Malaysia ni ataupun pembaca kita lebih biasa dengar Ottoman. Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah tu jangan dibincangkan. Apatah lagi Devlet Aliyah Osmaniyah lagilah kan. Dan kebanyakan kita gunakan kerajaan Osmaniyah itu standard. Jadi Ottoman ni lebih banyak mendominasi bahan-bahan bacaan kita, terutama di kedai-kedai buku, perpustakaan yang mana majoritinya dalam berbahasa Inggeris. Itu satu. Dan saya boleh katakan pada peringkat awal, pada pandangan saya, sumber-sumber kita bacaan untuk Osmaniyah ni lebih kepada bahasa Inggeris. So saya boleh kata sasaran pembaca buku ini adalah kawan-kawan, rakan-rakan yang telah membaca buku yang berjudul Ottoman Empire, Ottoman State sebagainya lah yang berkaitan dengan Ottoman. Jadi boleh menjemput baca buku ini insya-Allah. Yang kedua, Nia tu saya ambil daripada keratan yang kedua daripada perkataan Arabia, Nia, ya lah. Kononnya macam nak gabungkan lah. Tapi saya jelaskanlah pemilihan nama itu dalam bahagian pendahuluan. Jadi tujuannya untuk menggabungkan dua konsep Ottoman dan Arabia yang berbahasa Arab, tapi fokusnya adalah nak membuka wacana baru berkaitan dengan kerajaan Osmaniyah yang bersumberkan buku-buku ataupun kitab-kitab berujukan berbahasa Arab sendiri. Berbahasa Arab, dan saya juga masukkan juga yang lebih utama yang berstatus turath. Turath itu bermaksud saya boleh kata sebelum abad ke-19, 20 ke bawah. Atas sezaman dengan Osmaniyah itu sendiri ada kitab-kitab berbahasa Arab ditulis tentang sejarah Osmaniyah. Jadi itulah dia, dari sudut penamaan itu saya pilih Ottomaniyah untuk membawa satu premis awal. Kita nak membuka wacana baru. Sebenarnya Osmaniyah tidak hanya terperangkap dalam konotasi Ottoman Empire, sebab Ottoman Empire itu datang daripada barat. Macam kalau saya sebut, istilah tu banyak daripada barat. Jadi kita pun pinjam. Kita pun guna Empire Osmaniyah. Pada saya tu agak tak berapa sedap kan. Empire Osmaniyah. Jadi macam tak sedap lah kan. Dan benda ni digunakan atau di penerbit-penerbit lain oleh penulis yang lain di buku ini sebagai alternatif lah, bacaan alternatif. Jadi begitulah sekadar ringkasnya bagaimana penamaan buku ini, dan saya rasa lebih kepada perbincangan berkaitan dengan, kalau rakan-rakan yang mempelajari sejarah Islam khususnya, ia berkaitan dengan subjek historiografi Islam, tapi fokusnya kepada kerajaan Osmaniyah. Okey Ustaz. Dalam bahagian pertama buku tu Ustaz ada sebut tentang aliran sejarah. Dan Ustaz ada kritik juga buku-buku sejarah Osmaniyah yang popular. Mereka itu kadang-kadang ada penulis yang tidak sedar aliran mana yang mereka ikut, apa kaedah yang mereka tulis, metodologi menulis sejarah. Jadi boleh Ustaz kupas sedikit tentang aliran-aliran dalam penulisan sejarah, dan juga apa kaitannya dengan akidah Islam, aliran akidah Islam. Okay. Baik. Salah satu bab yang saya cuba ataupun salah satu topik yang saya cuba bawakan dalam buku ini adalah untuk makluman juga, buku ini terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama, saya berikan tumpuan kepada isu-isu sensasi ataupun isu-isu yang sentiasa berlegar berkaitan dengan Osmaniyah. Dan bahagian yang kedua tentang teras perbincangan buku ini, iaitu sumber-sumber Osmaniyah dalam bahasa Arab. Kembali pada soalan Ustaz Izam tadi, iaitu berkaitan dengan aliran penulisan sejarah Osmaniyah. Yang ini saya cetus, idea ini tercetus apabila saya melihat, sebab sebelum saya menulis buku ini saya ada meninjau jugalah buku-buku berkaitan dengan Osmaniyah ini yang berada di pasaran. Terutama saya keluarkan ruang lingkup buku yang saya lihat ini ialah buku-buku akademik. Saya tak masuk. Buku akademik saya tak masuk sebab ia lebih kepada kajian-kajian ilmiah yang golongan tertentu saja yang akan baca. Jadi fokus saya adalah buku-buku berkaitan Osmaniyah yang diterbit oleh penerbit-penerbit sensasi, pop, ataupun bahasa yang saya pakai pop history kan, sejarah historical pop dan sebagainya.
Dan kita lihat banyak hari ini sambutan terhadap pop sejarah ni. Dan berkaitan dengan Uthmaniyah pun tidak dapat dinafikan jugalah. Jadi bila saya baca buku-buku yang dah ada di pasaran, saya melihat sebagai dalam kerangka saya sebagai pelajar sejarah Uthmaniyah, pengkaji penyelidik Uthmaniyah yang bermazhabkan historiografi berbahasa Arab. Dan saya dapat simpulkan rupanya orang yang minat tentang Uthmaniyah ni terdiri daripada 4 aliran. Saya gunakan aliran lah sebab dia berperingkat. Boleh juga sama ada guna 2 golongan ataupun 2 aliran. Pada saya ibaratkan aliran yang mana dia bermula dengan aliran yang pertama, namanya aliran pengkagum. Dia macam apa? Wow, yang bestnya, taksub, wow, menariknya, rasa teruja. Yang kedua, aliran pengkritik. Macam, oh ni tak kena, ni tak bagus, ni dark side, black side lah semua kan. Kemudian yang ketiga, aliran pengkaji. Barulah ada, kita kata, orang-orang yang dah ada degree, master, PhD buat kajian kan. Dan yang terakhir, aliran pemikir. Aliran pemikir ni dia dah boleh keluarkan stand dia atau pendirian dia terhadap Uthmaniyah dan bagaimana nak memahami sejarah Uthmaniyah sebenar. Dan saya melihat secara umumnya rata-rata pembaca kita berada di pembaca kita tu maksudnya di Malaysia lah, pembaca umum kita yang membaca, yang meminati Uthmaniyah, mereka berada di bawah aliran pengkagum dan pengkritik saja. Bermaksud buku-buku yang bestseller, saya boleh kata bestseller berkaitan dengan Uthmaniyah, Ottoman dan sebagainya, dia lebih kepada mereka-mereka yang bermula rasa nak kagum, rasa yang macam, oh saya pernah tengok drama bersiri Ertugrul, oh tiba-tiba ada buku tentang Ottoman, Ertugrul, Ghazi, Osman Ghazi, jadi dia pun beli buku tu. Kalau ramai yang menonton siri Ertugrul tu, kalau bayangkan di Malaysia, TVS pun dah tayangkan, tu bayangkan berapa ramai yang beli buku tersebut. Kan? Jadi itu adalah, pembacanya adalah dari segi pengkagum. Dia nak tahu bagaimana Uthmaniyah itu, cerita dia macam mana, lakonan dia macam mana. Tetapi apabila sampai satu tahap, golongan-golongan pengkagum ni, dia boleh sama ada dia keluar daripada aliran dia pertama, kerana dia merasakan, oh sebenarnya tak semuanya indah-indah belaka. Oh sebenarnya Sultan Muhammad Fatih membunuh anaknya. Tiba-tiba penakluk Konstantinopel menindas rakyat dia. Sulaiman Qanuni bunuh anak dia. Kan? Jadi harem dan sebagainya kan. Macam-macam lah timbul isu. Jadi mereka mulalah menimbulkan satu persepsi, sisi-sisi gelap berkaitan dengan sejarah Uthmaniyah. Kalau yang pertama itu, aliran yang pertama mereka terdiri daripada pembaca umum. Aliran yang kedua ni saya lihat didominasi oleh kumpulan-kumpulan copywriter. Copywriter ni yang nak mencari engagement, mereka akan menggali segala titik hitam yang ada. Yang konteks ini Uthmaniyah lah. Mereka nak tahu kenapa Sultan ada yang gila, kenapa Sultan tak pergi haji, kenapa Sultan kita kata ada yang kata minum arak dan sebagainya, untuk mencari dark side Uthmaniyah ni supaya natijah dia untuk menjual buku dia lah kan. Saya lihat itu. Jadi pengkritik yang itu satu golongan memang copywriter lah, geng copywriter yang berada di media-media sosial kita. Di hujung tu ada jemput beli buku kita, tapi cerita lah sejarah kan. Buat gambar AI kan, so orang akan minat. Yang kedua, golongan pengkaji yang dah mula mengikuti pengajian formal, mungkin dia dah belajar sejarah kan. Sebelum ni dia minat. Saya boleh kata saya pernah lalui benda tu. Saya minat tentang Turki, kemudian saya belajar sejarah. Jadi saya mula kita kata mula kritik juga, tapi dalam konteks pengajian yang formal lah. Kita pun dah faham, oh Sultan tak pergi haji kenapa? Apa natijah dia? Sekian-sekian. Kenapa kena ada buat hukuman bunuh kepada anak Sultan? Sebab ada justifikasi dia. Jadi bila kita faham macam tuan saya sebut, kita faham kita kata situasi ataupun konteks tersebut, kita akan mula lapang dada. Dan yang aliran ketiga, bagi yang dah mula serius mengkaji sehingga membuat tesis dan sebagainya, menjadi pakar bidang, masuk kepada pengkaji, dan akhirnya dalam kalangan pengkaji itu pula tidak ramai yang menjadi pemikir. Saya boleh katakan dalam kalangan pengkaji itu ramai, tetapi berapa ramai yang kita kenal Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu kan, lagi Prof. Mehmet Ozai kan, Ozai, kemudian ramai lagi lah yang saya tahu itulah kan.
Di Malaysia kita kurang lagi. Kalau ada pun, kalau kita lihat antara rujukan saya dahulu, saya punya supervisor lah, penyelia saya, Prof. Dr. Elmi Aziati. Tapi beliau lebih kepada Osmaniyah di zaman akhir. Prof. Rizwan Osman di UM, sekarang di UNISEF, beliau lebih kepada politik Turki moden. Jadi nak kata yang betul-betul trust kepada turas Osmaniyah yang tahu daripada zaman pengasasan dia sampailah saya tolak lah yang moden lah. Nak kata yang bahagian pertama awal ni, jadi masih lagi belum ada. Jadi sebab itu capaian terhadap sumber-sumber turas tu masih lagi belum aktif lah, belum giat lagi. Itu yang aliran pemikir lah bahagian atas. Jadi bila saya kesimpulannya, ya sudut aliran ni saya lihat sebagai satu proses lah. Kalau kita guna bahagian atau golongan, dia tak berganjak. Mungkin dia nak jadi pentaksub je ataupun pengagum je, dia tak berganjak. Sebab saya lihat boleh jadi pengagum tu akan menjadi pengkritik, mengkaji dan boleh jadi pemikir satu hari nanti kan. Jadi begitulah sikit sebanyak aliran Osmaniyah. Dan saya juga galakkan kepada kawan-kawan yang dah beli buku-buku yang ada di pesta buku ni kan. Saya dengar ada penerbit sebelah pada bawah ada jual lagi. Jemput, dapatkan bacaan ni untuk konteks yang lebih baru lah, konteks yang baru berkaitan dengan Osmaniyah. Silakan. Sikit Ustaz, saya nak clearkan tentang bagaimana pengajian sejarah ini bersangkut paut dengan pengajian Islam itu. Ya, betul. Jadi bila sebut tentang pengajian Islam Osmaniyah, jadi tadi saya terlupa, Ustaz ada sebut tentang aliran-aliran akidah dan sebagainya, mazhab dan sebagainya. Dan saya boleh katakan walaupun dia tidaklah menjadi satu aliran yang formal, sebab kalau kita lihat dalam perkembangan mazhab ada mazhab akidah, mazhab fiqh, mazhab syariah, mazhab tasawuf. Jadi mereka ni ada mazhab-mazhab yang sendiri. Timbul persoalan, kenapa nak perlu banyak mazhab sedangkan kita boleh belajar terus? Tu ada setengah orang kata tak perlulah mazhab-mazhab ni. Mungkin persoalan yang sama dikenakan kepada topik inilah, kenapa nak faham ada aliran-aliran ini sedangkan kita boleh baca je terus. Jadi saya boleh jawab, sebenarnya mazhab-mazhab atau aliran-aliran, kumpulan-kumpulan, dia hanyalah sebagai wasilah atau sebagai kita kata platform untuk kita berganjak kepada tahap yang seterusnya. Dia sebenarnya proses. Jadi itu sebab kita nak elakkan apabila tak ada, contohnya kalau tak ada aliran, tak ada peringkat, kalau dalam bahasa istilah tradisi kita dengar maratib, ada maratib tingkatan dia, ada lain guna manhaj pun setengah digunakan manhaj. Kalau kita tak ada benda tu, jadi kita akan bebas mendakwa apa saja. Kan? Malah dah keluar kan ayat. Jadi kita tak ada. Kalau kita bercakap, contoh saya bercakap Ottomanian ni, saya boleh isytiharkan, saya boleh mengaku bahawa saya bercakap ni atas dasar konteks bidang historiografi Islam yang bersumberkan berbahasa Arab. Jadi saya tak masukkan secara langsung, saya boleh kata sikit lah, ada sikit-sikit. Majoritinya memang boleh kata 90% yang berbahasa Arab. Jadi saya tak rujuk lah jurnal-jurnal, kitab-kitab yang buku-buku yang berbahasa Inggeris yang ada biasanya kebanyakan kita akan gunakan untuk menunjukkan bahawa sebenarnya ada satu versi yang Islamik, yang kita kata Islamik, yang ditulis oleh seorang sejarawan Muslim, penulis Muslim berkaitan dengan Osmaniyah. Bukan ditulis oleh pengkaji Barat seperti Gibbon misalnya. Seperti orang yang Barat saya tak berkenal kan. Jadi ada ramai lagi ulama sejarah, hatta Perdana Menteri Sadr Azam Lutfi Pasha menulis Tawarikh Ali Osman. Dia sendiri menulis tentang sejarah kerajaan dia. Nak katakan bahawa sebenarnya banyak lagi sumber yang kita ada sebenarnya. Jadi sama juga kepada pengajian Islam. Kalau pengajian Islam kita ada boleh ikut silibus ataupun alir-alir tertentu, maka kalau dalam sejarah Osmaniyah ni saya boleh kata bila saya menulis buku ni, saya boleh masuk kepada pengkaji lah, aliran yang pengkaji. Jadi sebab saya dah lalui sebagai pengkagum, saya pun dah juga pernah kritik juga, dan bila saya mengkaji lagi saya faham. Jadi sekarang fasa yang ketiga lah, bolehlah kata begitu kan. Allah macam spek mata lah Ustaz. Allah ya betul. Kita nak nampak dengan lebih jelas apa benda yang bisa sebenarnya kan. Jadi baik Ustaz, macam yang Tuan saya sebut tadi tentang kitaran Ramadan oleh satu buku sendiri, Ustaz menulis buku Ottomania ni, kisahnya ataupun rujukannya tu sama fasa mana Ustaz?
Adakah fasa mundur, fasa maju, ataupun fasa lain? Okey. Baik. Jadi terima kasih Ustaz Izam. Jadi berkaitan dengan fasa. Saya sebenarnya akui lah apa yang Tuan Suhail sebut, fasa bila dalam sebuah kerajaan tu. Jadi bila kita menjurus pada kerajaan Islam, menjurus lagi dalam kerajaan Osmaniyah, ia pun ada fasa begitu. Cumanya saya tidak mengupas ikut fasa tu. Tuan Suhail, sebab apa? Sebab saya teringat kepada saya punya tesis master saya. Saya mengkaji seorang tokoh nama dia Muhammad Jamil Baihum. Seorang sejarawan, seorang pemikir, ahli politik Lubnan. Lubnan sekarang golak kan. Semoga Allah selamatkan Lubnan. Dia hidup di zaman akhir Osmaniyah, sempat mendapat pendidikan Osmaniyah akhir. Hidup zaman mandat British di Perancis di Lubnan. Kemudian hidup zaman pemerintahan demokrasi dan dia meninggal pada waktu kerajaan Lubnan yang dah demokrasi moden lah. Jadi dia sempat menulis dua buah buku namanya Falsafah Tarikh Al-Uthmani. Jadi dua jilid. Jilid pertama, jilid kedua tahun 1925 dengan 1948. Tahun dia terbit buku tu yang saya dapat lah. Jadi sebut tentang kitaran tamadun Ibn Khaldun tu, Muhammad Jamil Baihum dia tak menyatakan secara jelas, tapi diakui oleh pengkaji ataupun tokoh sezaman dengan dia. Maksudnya dia menulis kitab tu Falsafah Tarikh Uthmani. Ada seorang lagi tokoh namanya Umar Farukh, seorang tokoh di Lubnan juga. Dia kata Muhammad Jamil Baihum menulis Falsafah Tarikh Uthmani sebagai aplikasi kepada Ibn Khaldun punya teori. Jadi bila saya buat kajian Falsafah Tarikh Uthmani itu, memang nampaklah pengaplikasian tamadun Osmaniyah itu cuba diterapkan oleh Muhammad Jamil. Fasa kebangkitan, fasa kejatuhan, kebangkitan, kegemilangan, kejatuhan. Jadi kat situ pun kita nampaklah satu perkara yang kita kata kembali kepada sumber tu. Saya guna jugalah sumber tu. Ada saya sebut dalam ni. Saya ringkaslah. Jadi dari sudut kita kata keseluruhan buku ni pula, selain daripada buku Muhammad Jamil Baihum, dalam buku ini saya lebih tekankan kepada sumber-sumber era kegemilangan sehingga kepada sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi gap dia tempoh masa dia begitu. Jadi era kegemilangan kita boleh maklum bermula daripada zaman Al-Fatih. Al-Fatih, Bayezid II, Sulaiman Salim, Sulaiman Qanuni, sampailah kepada zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini kita kata last lah kan. Walaupun di hujung, tapi kita anggap itu masih lagi zaman yang kita kata Osmaniyah masih lagi ada wibawa lah dalam politik Islam. Jadi dalam buku-buku ni kalau boleh tengok dalam rujukan, saya terus pada rujukan lah. Okey. Dalam buku ni, dalam bahagian rujukan boleh tengoklah buku-buku yang saya rujuk lah untuk petikkan ataupun jadikan sebagai rujukan untuk buku ini. Antaranya yang ditulis oleh Ibrahim Bek Halim, diterbitkan pada tahun 1905. Ini sebelum Perang Dunia tu. Buku dia At-Tuhfah Al-Halimiyah fi Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah. Diterbitkan di Kahirah. Dan yang menarik dengan Ibrahim Halim Bek, kalau siapa dapat jumpa kitab ni, mungkin dapat terjemahkan, mungkin masuk dalam terus boleh tak? Dalam bahagian pendahuluan, Ibrahim Bek Halim ni, saya mendedikasikan jualan buku ini untuk didermakan kepada Siklil Hadidiyah. Landasan kereta api Hijaz. Zaman Sultan Abdul Hamid. Jadi dari saya sebut tadi. Dia berasal daripada Sirkasia. Daripada Sirkasia dia datang ke Mesir, dia duduk dan dia menulis buku ni dan dia kata nak infakkan hasil jualannya kepada landasan kereta api Sultan Abdul Hamid. Itu saya kira itulah sebab masih tak ada terjemah atau diwacan lagi. Jadi menarik lah. Sebab fokusnya adalah kepada masih lagi biasa sejarah kan. Kronologi. Dan satu benda yang menarik berkaitan dengan buku Ibrahim Bek Halim ini, setiap satu sultan dia akan tutup dengan satu bahagian, iaitu dia senaraikan pemerintah zaman sultan tersebut. Kalau kita baca Osman Bey atau Sultan Osman yang pertama, di akhir bahagian Sultan Osman
Saya ingat siapa Cina, siapa pemerintah Parsi, siapa pemerintah Byzantine, siapa pemerintah Mesir. Maksudnya pemerintah sezaman dengan Osman. Apalagi yang sampailah sultan yang terakhir, Sultan Abdul Hamid. Itu kan. Kemudian ada juga yang lain yang kita boleh sebut kat sini, yang ditulis oleh Khatib Chalabi. Khatib Chalabi ataupun nama lain Haji Khalifah, dan turut sama menulis berkaitan dengan sejarah Osmaniyah. Yang menariknya, Khatib Chalabi ini orang-orang yang berkaitan, orang yang mengkaji bidang usuluddin, dia akan kenal Khatib Haji Khalifah ni, apa kitabnya tu, Miftahus Sa'adah, Miftahus Sa'adah. Saya ingat nama sebenar ya. Dalam Miftahus Sa'adah tu cerita tentang ilmu, jenis-jenis ilmu. Tetapi Khatib Chalabi ni juga menulis satu lagi buku tabakat atau biografi berkaitan dengan tokoh-tokoh Osmaniyah. Nama dia Sulam Al-Wusul fi Tabakat Al-Fuhul. Bila kita Sulam Al-Wusul fi Tabakat Al-Fuhul, maksudnya tokoh-tokoh yang hidup sezaman dengan dia, sezaman dengan era Osmaniyah tu, dihimpunkan biografi. Dan kalau kawan-kawan yang mempelajari sejarah Islam, mesti akan biasa dengar Syiar Alam An-Nubala. Itu Imam Zahabi tulis pada zaman era Abbasiyah mungkin kan, Abbasiyah Abad Pertengahan. Tapi tabakat yang selepas tu siapa kita nak cari? Itu biasanya dia akan diambil oleh Osmaniyah. Osmaniyah akan sambung. Cuma beza dia, Osmaniyah ni tabakat-tabakat dia lebih kepada tokoh yang bermazhab Hanafi. Sebab tu jarang orang baca. Sebab kita Syafi'i kan. Tapi sebenarnya banyak tokoh-tokoh ulama Hanafi tu, banyak sebenarnya yang berkait dengan alam Melayu pun boleh jadi sampai bila lihat guru-guru atas dia, para sadrazam, menteri-menteri dan sebagainya. Dan yang terakhir saya boleh kongsi juga yang kita kata mungkin mungkin ni awal. Ini zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Tashkuruzadah ataupun Tashkuruzadah. Tashkuruzadah. Nama kitabnya Syaqaiq An-Nu'maniyah fi Ulama Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Ditulis dalam bahasa Arab, dan juga saya juga difahamkan Tashkuruzadah ni tulis juga dalam bahasa Parsi. Dalam bahasa Parsi dan bahasa Osman Lejar. Dalam bahasa Arab ditulis juga. Bermaksud tak perlu diterjemahkan lah, sebab memang teks dia dalam bahasa Arab. Jadi apa yang terkandung dalam Syaqaiq An-Nu'maniyah, beliau senaraikan biografi himpunan nama-nama ulama hidup sezaman dengan Sultan Osmaniyah. Sultan tadi apa? Ibrahim bin Halim, pemerintah yang sezaman. Kalau Syaqaiq Tashkuruzadah, ulama yang hidup zaman setiap Sultan Osmaniyah. Daripada zaman Osman sampai zaman Sulaiman Al-Qanuni. Zaman dia lah, zaman dia hidup. Waktu itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintah. Jadi kita boleh tahu lah tokoh-tokoh seperti Ak Syamsuddin ada dalam tu, apa kita kata, apa lagi tokoh-tokoh besar, Mahmud Hudai pun ada, Ibrahim Al-Qurani, semua sampailah pada zaman di beliau sendiri sebagai ulama yang hidup pada zaman Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kembali sebagai rumusan, itulah dia ruang lingkup rujukan yang saya bawakan daripada zaman Al-Fatih, daripada awal Al-Fatih sampailah ke zaman Abdul Hamid. Dalam setiap satu tu sebenarnya banyak kalau boleh dikupaskan, dan saya pecahkan ikut tema-tema tertentu lah. Ada misalnya saya pecahkan ikut tema biografi, ada satu figura-figura bab yang ke-14. Sumber biografi figura-figura penting dalam sejarah Osmaniyah. Jadi saya pecahkan lah. Sumber tentang sultan saja, sumber tentang ulama saja, sumber tentang apa lagi? Kita kata tokoh-tokoh saintis saja pun ada. Jadi kat situ banyak kita boleh ambil. Okey, baik. Saya serah kembali pada Ustaz. Ya, Ustaz. Pada awal tadi Ustaz ada sebut tentang aliran, dan Ustaz memilih aliran yang tidak popular. Sedangkan kalau pilih aliran popular, tentunya boleh jual banyak. Yeah. Ustaz sendiri pilih aliran yang tak popular, melawan arus. Jadi itu saya fikir sebagai perjuangan seorang pengkaji dan keadilan untuk sejarah itu sendiri perlu dibicarakan juga side yang baiknya. Jadi Ustaz, cakap tentang isu ataupun sisi-sisi yang buruk, Ustaz, saya minta Ustaz menjelaskan sedikit tentang perbezaan empire dan juga daulah. Kenapa benda ni penting untuk kita faham? Okey.
Baik, berkaitan dengan empire dan daulah, seperti mana kita pun dapat pencerahan daripada Tuan Suhail tadi, konotasi yang dibawa oleh Barat, kalau dalam konteks Tuan Suhail penjajah, pada konteks saya pula melihat penulis Barat yang merasakan mereka ni adalah penulis yang berautoriti. Jadi kat situ pertama kita dapat lihat bagaimana mereka menggunakan istilah untuk buku-buku mereka. Iaitu yang pertama, sudah tentu mereka akan guna Ottoman Empire, Ottoman Empire. Kedua, mereka akan gunakan Turkish Empire, Ottoman Turkish. Saya akan sebut Turkish, Ottoman. Jadi jarang sekali untuk kita dapat lihat lah kita kata penggunaan istilah tu yang sebenar lah berkaitan dengan Osmaniyah. Palingan kalau kita baca sumber-sumber yang bertulis sama ada dalam Osmaniyah, Osman Leja tu sendiri, dan juga daripada terjemahan daripada bahasa Arab. Kalau Osmaniyah, mereka gunakan istilah Devlet Aliye Osmaniye. Tiga. Dan tak dapat dipisahkan juga penggunaan dalam konteks bahasa Arab pun. Para sejarawan berbangsa Arab menulis yang sama, dikira macam pinjaman lah. Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah. Itu kebiasaannya. Ini konotasi yang biasalah kalau kita biasa ingat rujukan-rujukan berbahasa Arab. Yang kedua, kalau kita lihat penggunaan istilah daulah ataupun devlet dengan empire itu sebenarnya jauh beza lah. Walaupun saya tak nafikan lah benda tu agak popular biasa orang empire aja semua kan. Apa yang bersifat menakluk. Menakluk pun satu hal juga. Saya agak kurang sikit lah nak kata menakluk. Sebelum saya masuk empire tu, saya nak sentuh sikit tentang menakluk. Jadi pernah jadi polemik apabila penggunaan istilah futuhat. Kita dalam Islam kita guna fath ataupun futuhat. Kemudian ada timbul persoalan-persoalan yang bertanya, kata bagaimana pula dengan peperangan sesama Islam? Kan dalam sejarah Osmaniyah tu khususnya ada peperangan saudara lah, ada peperangan Osmaniyah dengan Mamluk lah. Adakah itu digunakan futuhat? Tapi sebenarnya isu dia adalah kita kena kembalikan balik konteks ni kepada yang asal. Kalau kita lihat futuhat tu apa? Futuhat tu adalah apabila konteksnya membuka wilayah yang belum menerima penguasaan Islam ataupun pemerintahan Islam, futuhat. Dan kebiasaan futuhat kalau dalam konteks Osmaniyah dia lebih kepada Eropah. Jadi futuhat lebih pada Eropah. Belah-belah Timur Tengah, Afrika Utara dan sebagainya, dia lebih kepada bahasa yang kita boleh pakai istilah ataupun menguasai, ataupun kita kata lebih kepada menguasai wilayah yang dah sedia dibuka. Itu dalam konteks dalaman sesama Muslim lah. Tapi isu futuhat ni ni saya nak sebut lah, ada yang kata conquest. Futuhat disamakan dengan conquest, pun dah berbeza sebenarnya. Tapi yang penting adalah berkaitan dengan empire tu sendiri adalah konteks tu, penggunaan tu sendiri. Kalaulah kembali kepada empire tadi, lebih kepada empire yang bersifat kita kata satu bangsa, empire. Jadi mereka yang duduk di bawah empire itu kebiasaannya sinonimnya dia akan mengalami penindasan. Itu penindasan tekanan. Itu umumnya sebab penggunaan istilah empire ni dipelopori oleh sarjana barat sendiri. Macam Tuan saya sebut, untuk mengatakan mereka ni berkuasa. Bangsa-bangsa yang di bawah dia itu adalah menjadi suruhan dia, di bawah dia kan. Tapi sebut daulah itu sendiri, nak katakan kerajaan Osmaniyah ni sebagai kerajaan Islam, mereka menggunakan daulah. Dia tak gunakan imperatorlu. Lupa sebutan dia. Imperator. Empire, emperor kan. Kalau empire dalam bahasa Turki, imperatorlu. Itulah. Jadi nak kata empire. Jadi tak guna imperator. Osmanlı imperatorlu tu jangan pakai. Kalau yang guna imperatorlu tu, maksudnya kita tahulah punya konotasi dia tu berbeza sedikit. Biasanya akan guna devlet. Bila sebut daulah ni, dia kembalilah balik daulah Islam kan. Kerajaan Madinah, daulah Islam yang pertama kan pakai. Sebenarnya dia menyambung sebenarnya tradisi tu, tapi saya tak pasti, boleh jadi disebabkan oleh faktor sentimen Turki Arab. Mereka nak memutuskan Arab dan Islam tu daripada orang Turki, boleh jadi. Dan ditambah pula oleh penulis-penulis daripada Barat yang mengatakan
Turki ataupun Osmaniyah ni bukan Islam, bukannya Arab. Kan? Itu satu benda yang agak sensitif lah. Dia melibatkan bagaimana sebuah bangsa bukan Arab memerintah kaum Arab. Tu dia politik. Okey, Nasobiah dia cerita kan. Jadi satu benda. Dan yang terakhirnya saya boleh pointkan beberapa ciri-ciri yang disebut yang saya petik daripada tulisan Dr. Mehmet Maksudoglu. Mehmet Maksudoglu dalam tulisan dia Osmanlı Institution and Osmanlı History and Institution. Tu saya yang dalam bahasa Inggeris, tapi penulis dia sejarawan Turki. Beliau nyatakan beberapa ciri, antaranya ciri yang pertama, kalau dari segi politik, dia mesti satu bangsa yang mendominasi politik, empire. Ada kita pernah dengar Empire Rome, ada orang Arab, orang Parsi duduk dalam Empire Rome. Biasanya akan senator-senator daripada Greek sendiri. Ini yang disebut oleh Prof. Maksudoglu. Kemudian sebagai bandingan Osmaniyah, benda ni jarang orang tahu. Sebenarnya tidak semua sadrazam, sultan tak masalah, sultan memang kena Turki. Pentadbir-pentadbir birokrat Osmaniyah ni sebenarnya tak ramai orang tahu ada orang bukan Turki. Ada Albania. Yang lagi menarik saya jumpa ada di berapa orang? Lebih kurang 5 atau 6 orang daripada Arab, pada semenanjung tanah Arab. Jadi sadrazam, Perdana Menteri. Itu benda yang kita jarang dengar kan. Nak katakan bahawa sebuah empire tu dia bukan bersifat sebegitu daulah. Sebab dia rakyat dia semua tu adalah berhak atas kita kata kerajaan tu sendirilah. Dan itu dia meraihkan. Itu yang disebut oleh Prof. Maksudoglu. Kemudian dari sudut ekonomi yang disebutkan, ekonomi. Prof ada sebut kalau empire tu dimonopoli oleh satu kaum, tapi daulah tidak. Lepas tu Prof buat sikit tambahan, kalaulah Osmaniyah ni empire, mesti orang Turki yang paling kaya zaman tu. Sedangkan zaman Osmaniyah tu siapa yang pegang ekonomi? Yahudi Barat. Itu memang, tapi mereka bernaung di bawah Osmaniyah. Mereka berada dalam sistem pemerintahan Osmaniyah, menyumbang kepada, kita kata, walak kepada Osmaniyah. Tapi ekonomi itu digerakkan oleh mereka dan umat Islam. Dan kita maklum umat Islam daripada dulu lagi memang aktiviti utamanya adalah pertanian kan? Dia tak terlibat dalam perdagangan yang pesat seperti mana bangsa yang lain kalau di zaman itulah. Dan yang terakhir dari sudut kebudayaan pun sama, tak dipaksakan. Turki itu kepada bukan Turki. Saya mula tertarik bila saya ambil stam tu. Biasalah stam ni kan silibus daripada Al-Azhar Al-Sharif. Lalu kitab Tarikh Al-Adab Al-Islami tu, zaman dalam tu silibus tu tentang Osmaniyah, disebut tentang digunakan perkataan isti'mar. Ista'maral Uthmaniyun alal Misr, disebut. Nak katakan jajah, isti'mar ni menjajah. Macam kita pakai British lah. Saya pun tak pasti kenapa timbul istilah. Mula-mula saya hafal lah kan nak exam tu, bila kita dah kaji, dah belajar, faham konteks dia ada waktu itu, sentimen tu lah. Tak minat ke Turki kan. Jadi dia kata orang Arab dijajah. Jadi satu kemudian dia kata dipaksa kan. Pada zaman itu sastra Arab jatuh merudum kerana ada Turki. Osmaniyah punya tu dipaksakan dan sebagainya. Ini kita kata antara dakwaan-dakwaan yang kita boleh kaji lagi. Dan saya juga mendapati dalam pemerintahan Osmaniyah, bahasa Arab tak dipinggirkan. Dalam kita pergilah mana-mana, baca buku karya ulama Osmaniyah, mereka akan tulis dalam 3 bahasa. Bahasa Osmaniyah sendiri, Arab dan Parsi. Urdu lah, Parsi lah, bahasa Parsi kan. Jadi 3 bahasa ni hidup zaman Osmaniyah. Jadi tidak heranlah saya jumpa kitab-kitab yang hidup, kitab-kitab yang ada ditulis oleh ulama yang berbangsa Arab dalam bahasa Arab tentang Osmaniyah. Hatta memuji, mengangkat jasa-jasa kerajaan Osmaniyah ni. Ada sebut satu kitab namanya Ad-Durarul Al-Hisan fi Fadail Ali Utsman. Satu pemata yang cantik pada membicarakan fadail, kelebihan-kelebihan Salatin Ali Utsman. Jadi disenaraikan satu persatu. Sultan Utsmaniyah melawan kafir, melawan orang zindik, bid'ah, melindungi tanah haram dan sebagainya. Disenaraikan dalam bahasa Arab. Kalau betul lah berlaku penjajahan itu. Dan penulis itu Syekh Tarablusi, saya Syekh Abdul Qadir Tarablusi, dia hidup, dia lahir di Lebanon dan mengajar di Masjid Nabawi.
di Madinah. Waktu itu belum ada lagi kerajaan Arab Saudi, apatah lagi pergerakan Wahabi itu belum ada lagi. Jadi beliau menulis dalam bahasa Arab tu tanpa rasa perlu tekatan. Sedangkan dia bernaung di bawah Uthmaniyah. Jadi itu kita kata perlu wacana yang baru, kita nak menilai balik. Benarkah dakwaan bahasa Arab itu ditekan zaman Uthmaniyah? Jadi sebagai rumusan begitulah tentang kita kata istilah dia apa yang kita kata boleh katakan tentang tadi kita tanya ni. Jadi itulah saya sebagai penutupnya. Jauh pula melanjutnya. Daulah dan empire ke? Tentang daulah dan empire tu ciri-ciri daulah dan empire itu sendiri. Okey, wallahu a'lam. Itu dia pesan dari penulis yang hidup dalam sejarah ini yang kita nak tengok perspektif, even sekecil-kecil perkataan itu sendiri ada kesannya dan ada latar belakangnya di sebalik sejarah kerajaan itu sendiri. Baik, kita ada lagi beberapa minit masa sudah hampir habis. Saya fikir Ustaz Alif mungkin ada nak tambah sebagai harapan. Okey. Boleh betul ni? Okay. Sebelum kita pergi ke soalan teruskan. Terima kasih Ustaz Izam. Jadi sebagai penutupnya, inilah saya harapan saya selaku penulis. Ya, memang agak suka kita nak membuka satu lembaran baru. Macam Ustaz Izam sebut, kita melawan arus sedikit lah. Sebab apa bukan melawan arus, nak menunjukkan kita ni berani kan. Menentang anti-establishment ke apa bukan. Cuma kita nak membuka satu wacana baru berkaitan dengan kajian Uthmaniyah. Yang mana kalau kita boleh lihat dalam buku ini saya ada sebut lah saya tak boleh sebut di sini lah. Tuan-tuan kawan-kawan boleh baca bab yang terakhir saya ada sebut saya kumpulkan 5 atau 4 buah buku yang ditulis oleh penulis kita tempatan cerita tentang Uthmaniyah dan nak membuktikan bahawa saya punya premis ini ada asas yang boleh dihujahkan. Daripada kesemua buku tersebut saya boleh kata satu ataupun tak ada langsung yang menggunakan bahasa Arab. Maksudnya buku-buku yang dirujuk oleh mereka, satu yang boleh kata majoriti lah semua guna. Buku apa? Buku Dr. Muhammad Ali Salabi. Itu masyhur. Itu pun dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Yang lain ada yang tak ada. Ada buku yang tak ada langsung guna buku bahasa Arab. Kita boleh maklumlah mungkin itu keupayaan mereka penulis dan sebagainya. Cuma nak katakan bahawa kita boleh mengangkat wacana Uthmaniyah ni biar bersumberkan daripada bahasa Arab. Dan saya ajak juga kawan-kawan pengajian Islam yang belajar tarikh Islam di Azhar, di Jordan, di UKM, Unizar. Apa lagi semua saya sebut. Mari kita sama-sama tingkatkan lagi, buka lagi wacana ni, teroka lagi sumber-sumber berbahasa Arab, kerana kalau kita yang belajar bahasa Arab ni tak boleh nak buka buku tu, nak teroka, siapa lagi? Jadi saya lihat inilah satu kesempatan yang kita ada, dan kita walaupun lah tak famous mana, kita bukannya ahli geopolitik kan, orang nak kupas-kupas isu geopolitik, tak. Kita ni orang yang belajar tarikh Islam dalam bahasa Arab. Inilah dia peluang yang kita ada. Gunakanlah manfaat yang sebaik-baiknya. Kalau tak, siapa lagi? Kalau bimbang lah satu hari nanti dalam buku contohnya BTS ni, semuanya Ottoman. Terus pun nak cari terus Ottoman Alhamdulillah lah. At least adalah Uthmaniyah tu, Al-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah yang bersumberkan turas Arab kita, umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Alif. Saya fikir perjuangan Ustaz Alif sendiri kena dengan hasrat Tuan Amirul, kerana Tuan Amirul lah yang memilih nama nuansa tu. Sisi-sisi yang lain dari mainstream. Jadi, saya serahkan kepada Tuan Suhail untuk soalan yang terakhir. Adakah dalam konteks semasa ketuanan itu relevan? Tengok dari sudut semangat dan juga ekonomi fizikal negara. Dia nak jawab soalan ni, dia tak boleh jawab terus. Sebabnya bukan sebab kita nak mengelak atau macam mana. Sebab dia memang satu sejarah yang panjang. Apa yang dibincangkan oleh Tuan Alif tadi pun, dia banyak sisi yang kita, macam Tuan Alif sebut tadi kan, karya Arab tidak dirujuk tentu kan. Tapi dalam dunia ni ada berapa banyak bangsa. Karya Perancis, karya
Rusia, karya yang semua ada pengalaman bersama dengan Uthmaniyah, ada pula versi dia. Sama juga dengan sejarah kita alam Melayu. Kita sekarang mana kita punya sandaran kepada sejarah kita? Kita hanya ditinggalkan banyak daripada hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk manifestasi sejarah dalam bentuk sastra untuk penceritaan, kerana itulah dia hiburan zaman tu. Maknanya itulah cara untuk menyampaikan satu mesej kepada umum. Tapi dalam tu mana kita nak cari pula lagi bahan kita? Kena pergi kepada artifak lah, kena cari pula batu bersurat, cari sekian-sekian. Dan banyak juga sumber bertulis kita yang berada di Leiden, yang berada di negara-negara luar, hatta sampai ke Amerika, kan? Jadi banyak lagi cerita yang sebenar kita tak tahu tentang diri kita. Okay. Saya nak bawakan yang itu dulu. Okay. Jadi bila kita nak faham itu, kita berada dalam satu parameter yang sangat kecil untuk mengenal diri kita. Dan siapakah yang mengisi ruang itu adalah tidak boleh tidak kita kena ambil balik peranan British, khususnya kerana dia meletakkan sistem dan juga perundangan untuk mengatur kita ini. Jadi apa yang dia bawa, antara contoh, kita sebagai pelajar undang-undang, antara ilmu pertama yang kita belajar adalah tanah Melayu tidak ada undang-undang. Kita hidup dalam rimba. Maknanya persoalan tentang undang-undang Laut Melaka dan juga hukum kanun Melaka itu tak pernah dibincangkan awal dahululah. Sekarang alhamdulillah lah, sekarang maknanya sistem kita dah, kita yang mula bawa akan kembalikan sejarah tu. Dan bila kita bercakap pasal itu, bukan sekadar sistem pendidikan. Kita belajar dengan apa yang dia bawa, dengan teori English lebih baik dan sebagainya, menyebabkan kita tidak lagi melihat pada corak yang dibawa oleh sistem Islam. Tak ada dah. Kerana sejak revolusi Perancis pun mereka dah tolak agama, mereka dah memulakan sekularisme. Dan bagi mereka untuk memodernkan mesti sekular, maknanya kena ketepikan. Permulaan dia 1492 kan, kejatuhan Andalus. Pemula mereka meneroka keluar. Itu saya masukkan juga dalam cerita ni. Bagaimana bila mereka mula mewujudkan the new world, Amerika itu sendiri, dialah adalah satu sisi yang paling pantas untuk mengubah dunia untuk berkiblatkan kepada dia, kepada Amerika. So kiblat yang dibawa adalah kiblat segala-gala yang dibawa oleh mereka tu betul lah, yang terbaik lah. Jadi termasuklah antara contohnya adalah dari secularism membawa kepada dipanggil American Dream. American Dream. American Dream itu membawa kepada apa sahaja yang kita nak, kita boleh capai. Dan itu membawa satu sisi materialism. Apa-apa nak, waktu itulah mula adanya nak kata handsome dan macho itu mesti merokok. Itu gaya dia zaman tu. Ingat zaman dulu Marlboro dalam iklan-iklan dalam TV kan. Kemudian kalau orang tu tahta dia bagus, dia dengan ada araknya. Jadi budaya itu pun dibawa sekali. Budaya. Jadi budaya tu dibawa sampai ke dalam sistem kita. Kita kena perasan benda tu. Dari materialism, dia membawa pula kepada satu zaman di mana yang dipentingkan bukan material lagi, tapi rasa seronok memiliki. Jadi rasa seronok memiliki itu dipanggil sebagai hedonism. Hedonism tu menyebabkan kita nak serbu kalau ada satu limited edition barang, serbu sanggup potong orang, sanggup pukul orang dan sebagainya zaman dulu lah. Yang terutama di zaman tu. Sampailah kemudiannya akhirnya kita menjadi seorang yang individualistik. Jadi bila kita individual mementingkan diri kita, kita dah tak fikir orang lain. Lantaklah orang lain jadi apa, orang susah ke, orang apa, tak ada masalah. Bagi dia, apa yang aku nak, aku dapat. Dan itulah sisi asabiah yang dah hilang. Yang datangnya asabiah yang asal tu, yang sepatutnya kita tahu hal orang, kita tolong orang, kita sama-sama mempertahankan negara, itu sudah hilang. Baik. Jadi bila hilang perkara tu, yang dahulunya dalam Kesultanan Melaka sangat kuat. Maknanya kita punya tradisi Islam, Kesultanan Melaka adalah tradisi Islam. Kita dalam kurun yang ke-15. Ibn Khaldun hidup zaman kurun ke-15 juga. Kan? Dalam kurun yang sama. Dan dalam era itu Andalus pun tengah berpecah belah. Dan dalam era itu
wujudlah kata-kata siapa yang dapat menguasai Melaka umpama memegang leher Venice. Kerana Venice yang menguasai perdagangan, jadi dapat kuasai sini lagi kuat lagi. Lagi kuat lagi. Sebab apa? Sebab ini adalah satu sejarah yang ekonominya bagus, pentadbirannya luar biasa. Kerana waktu Cheng Ho datang tu 200 kapal, macam mana dia jaga parking tu? Macam mana? Jadi undang-undang Laut Melaka tu adalah satu undang-undang yang advance, yang sudah sampai ketat. Tapi bila kita berada dalam era penjajahan, ini tak diangkat kisah-kisah ini. Seolah-olah undang-undang tu kita ini picisan, kita kena ikut gaya English, kita kena ikut gaya mereka, dan menampakkan kita hilang rasa jati diri dan kita mula dipecah-pecahkan dengan individualistik antara kaum ni dengan kaum ni. Perangai maksudnya kaum ni hanya untuk di ladang getah ini untuk pelombongan, ini hanya untuk pertanian, dan kemudian British memperkenalkan pula undang-undang khusus untuk membangunkan penanaman getah, tetapi tak boleh orang Melayu masuk dalam bidang itu. Jadi dia menyisihkan secara sistemik penjajahan itu ekonomi. Kita tak boleh ada partisipasi yang aktif dalam tu. Sedangkan ketika itu Henry Ford menggunakan getah Malaya antara yang kuat untuk pembikinan kereta Ford Model T waktu itu. Sama juga dengan banyak lagi maknanya khazanah alam kita dimanfaatkan oleh mereka, dan mereka sedikit demi sedikit menghilangkan jati diri sehingga kita rasa lupa. Dan akhirnya perjuangan orang yang berjuang tadi ni, yang disebut nak memperjuangkan ketuanan itu, untuk mengingatkan balik macam mana tuan rumah dalam konsep kita, konsep asal yang hari ni dah jadi slogan Madani itulah. Kalau ikutkan konsep negara Madinah itu, yang konsep Madani itu ada dekat Melaka tu, memang ada. Dan bila dah diolah jadi begitu, perdagangan yang mendapat ilmu pendidikan British ini adalah golongan bangsawan, dan mereka akhirnya membawa cara fikir yang sama seperti penjajah. Dan akhirnya yang cuba nak mempertahankan ni adalah golongan-golongan yang tersisih, yang dulu dalam silibus Inggeris dia akan melihat macam Mat Kilau, Datuk Bahman tu adalah pemberontak. Tapi hari ini kita sudah makin faham, maka perjuangan mereka itu untuk menuntut ketuanan supaya orang putih ni ingat balik yang ini bukan tanah kau nak pandai-pandai menjajah kita ni kan. Itu akhirnya berterusan, kerana walaupun telah diubah dengan pentadbiran di kalangan kita, tapi ada pemikiran yang sama. Tapi itulah yang menarik tentang Ibn Khaldun ni. Kita kena, saya ingat saya tak jumpa lagi perbincangan yang meletakkan framework 5 fasa tu. Kemudian kita tengok balik, okey tahun berapa kita dah sampai mana, kita semak balik. Kalau dapat dibuat perbincangan wacana yang cukup teliti, perbincangan okey, kalau Osmaniyah macam mana, di mana fasanya, dekat situ kita boleh tengok okey masa depannya macam mana yang nak kita bentuk. Jadi kalau berbalik pada persoalan adakah perlu perjuangan ketuanan, bagi saya bukan soal ketuanan lagi dah, kerana memang kita dah menjadi tuan. Mana kita dah menjadi tuan kembali, apa yang masalah yang dahulunya tidak ada dalam perundangan, tidak ada dalam, semua sudah ada. Soalnya sekarang mengisi saja, mengisi. Jadi pengisian itu, contohlah macam baru-baru ni bila Agong sebut pasal rukun negara, pengisian rukun negara tu tak dirasakan, tidak ada feeling tu. Sebab apa tak ada rasa feeling? Sebab kita tak melalui yang Ibn Khaldun kata susah payah nak berjuang tu. Jadi tak rasa susah payah berjuang, itu hanya slogan. Sama apa saja yang dibawa oleh orang politik membawa slogan, dan slogan itu tak ada makna bagi orang biasa, orang awam. So, slogan. Jadi slogan-slogan ini hanya kadang-kadang bagi saya isu hal-hal melibatkan kaum juga menjadi satu perkara yang paling mudah untuk mendapat simpati. Jadi kita panaskan sedikit baru dapat sokongan. Kan? Sedangkan saya ingat kalau orang bawahan, kita orang awam, kita pergi, kita boleh je berinteraksi dengan pelbagai kaum, tidak ada isu. Dan perkara itulah yang berlaku zaman Melaka pun. Termasuk juga soal tadi ni, bila negara Madani, dalam konsep Madani yang asli itu, maksudnya Madinah sebagai model kan, tak pernah mengenepikan orang lain. Zaman Abbasiyah pernah ada gubernur yang sampai tahap menteri kewangan pun orang Buddha, zaman Abbasiyah. Zaman Melaka ada syah bandar yang menjaga pelabuhan untuk kaum-kaum masing-masing pun dilantik daripada orang luar.
orang daripada India, orang daripada Gujarat dan semua kan, daripada Arab, ada dia punya Syah Bandar sendiri. Soal yang empire tadi saya tertariklah sebab dia bukan soal model yang kita bawa ni adalah model yang sangat terikut dengan barat. Model yang bila kita macam saya mengkaji Cina lebih mendalam, soal ufti, membayar ufti. Orang putih membayar ufti umpama tuan dengan hamba. Kau bayar ufti, kau kena ikut cakap aku. Tapi konsep tu tak sama dalam Cina. Membayar ufti tak ada dalam sejarah. Membayar ufti dapat hadiah lebih banyak daripada ufti yang dibayar. Apakah itu? Apakah itu dia maksud tuan dengan hamba? Tak, itu geng tu. Itu kawan abang besar bagi pun. Abang besar bagi kita hadiah balik. Tapi dalam bacaan kita sebab baca buku karya Inggeris. Karya Inggeris, terma dia, okey, tributary state. Membayar tribute. Jadi macam mana dia buat kepada negara yang dia jajah? Kena bayar tribute. Sama juga, bila macam tu dia menulis Cina macam gitu. Jadi yang mentafsirkan sejarah kita adalah dengan gaya begitu. Sebab itu bila Pramudia Anantatur kata kita kena banyakkan menulis sebenarnya. Bila kurang penulisan, akhirnya orang merujuk penulisan yang paling banyak lah. Paling banyak penulisan macam sekarang ni, kalau dari segi AI, paling banyak hasil data dalam bahasa Melayu itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau jawapan dia dalam bentuk Indonesia, saya tak boleh salahkan AI. Itu banyak data dalam bahasa Indonesia. Sama juga hal ni, bila kita nak bawa wacana-wacana begini, macam contoh Laksmana Cheng Ho. Nama Cheng Ho tu bukan nama sebenar dia. Nama itu diguna pakai oleh orang putih yang dia mengeja dengan ejaan Cheng Ho. Tapi kalau kita pergi ke China sebut Cheng Ho, orang Cina tak faham. Dan sebut Cheng He. Jadi mempopularkan sesuatu yang baru bagi orang yang dah biasa dengan istilah lama, agak susah lah. Jadi itulah usaha kita secara perlahan ini, yang bagi saya memang kita berada dalam kita cuba untuk berada dalam posisi neutral. Maksudnya kita melihat kiri dan kanan, dan kita cuba memikir kenapa kiri, kenapa kanan. Ini Ibn Khaldun sebut tentang nak memahami konteks itu. Dalam istilah hari ini panggil historiografi lah. Historiografi. Jadi bila kita faham itu, kita tak akan jadi merapu. Romanticism saya tengok dalam ni ada sebut tentang romanticism. Bila bercerita sejarah, kenapa nak jadi emotional, seolah-olah satu bangsa ni dia lebih hebat pada bangsa yang lain. Yang itu sudah menyalahi soal asabiah tadi. Asabiah memandang soal setiap bangsa ada keistimewaan dia masing-masing. Semua ada dia punya zaman kegemilangan dan juga zaman kejatuhan. Tidak boleh kita membezakan bangsa A dengan bangsa B mana lebih bagus. Itu tidak adalah mustahil. Hatta adik-beradik pun kita tak boleh membezakan begitu. Ini kan pula untuk membezakan kaum. Jadi persoalan ini bagi saya, kalau ditanya balik ya persoalan tadi itu bukan soal nak perjuangkan ketuanan, macam mana nak mengisi apa yang sedia ada. Soal kenapa kita duk cerita pasal bersatu daripada dulu. Apakah kita ini berpecah ke? Berpecah seteruk mana pecahan kita? Datangkanlah data. Maksudnya perbincangan tu biar berdata. Sejauh mana perpecahan itu? Adakah perpecahan dalam konteks yang bagi saya adalah lebih kepada media. Media yang membawa yang membawa cerita sejarah pun kebanyakan penulis sejarah adalah kisah siapa? Kisah orang politik. Sebab orang politik banyak bercakap. Dia yang dapat highlight dia. Jadi dekat situlah dia membawa wacana, membawa sentimen itu, sehingga apa yang dia bawa di media dikira benar. Maknanya ya itulah caranya. Itulah kita ini tidak bersatu. Tapi kalau kita pergi ke masyarakat awam, pergi pasar tani, kita tak menjumpai sisi-sisi itu. Jadi sisi-sisi itu bagi saya dia jadi adalah satu sisi kecil yang kadang-kadang bila kita nak menaikkan balik jati diri dengan bawa sejarah, janganlah kita terperangkap dalam hal-hal yang melibatkan emosi. Oh gitulah paling hebat, ini bangsa ni tak boleh, bangsa ni tak boleh pakai, kita lah dulu segalanya. Dan bagi saya, kalau kita ditandingi dengan bangsa Turki kata kami pun hebat, dunia ni akan terus pecah belah je. Kita akan berperang. Dan itu Ibn Khaldun kata antara kesilapan
bangsa Arab ketika mana zaman dan Abbasiyah itu adalah kerana dia merasakan bangsa Arab adalah bangsa yang bagus, bangsa yang sudah berada dalam martabat yang tinggi, dah ada kekayaan yang hebat, sehingga nak mencari tentera di kalangan Arab pun tak ada orang nak jadi. Maka dia mengambil upah orang-orang Mamluk Turki, orang Turki. Dan bangsa Turki itu memang itu. Tapi bila keadaan tidak begitu stabil, perpecahan dalam mereka ini ada asobiah lebih kuat. Mereka tidak akan ikut dan mereka lah yang menentang. Dan perkara itu boleh terjadi bila-bila masa pun dia adalah kitaran yang sama. Jadi kita kena kuatkan balik asabiah yang dalam buku saya penghujungnya adalah berbalik kepada asabiah itu nukleus diri sendiri. Diri sendiri dulu diperbaiki, kekeluargaan, kemudian dia akan pergi secara organik. Jadi begitu. Jangan menjadi salah satu partai juga, jangan menjadi asabiah plastik. Maksudnya asabiah plastik nampak macam bagus bersatu, sedangkan antara bas-bas yang ramai-ramai menunjukkan sokongan dan meletakkan slogan-slogan yang bagi saya kita kena lebih berada berpijak di realiti lah untuk kita bersatu sebenarnya di mana contoh-contoh yang ada dalam sejarah. soal tentang realiti yang berlaku semasa ini. Jadi semakin kita dah berjam, sedar tak sedar dalam sejarah, dan semakin saya mendengar Tuan Suhail cakap, semakin saya rasa rezeki ya, jika Tuhan menakdirkan itulah yang akan berlaku. Jadi insyaAllah bagi yang mereka yang ingin mendapatkan buku asabiah yang berada di dalam talian, kita buat pre-order, boleh pergi ke nama web pdsshop.my. Di situ kita buka satu ruang untuk pre-order. InsyaAllah ke BKL kita akan tahu alamat masing-masing. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Suhail, juga Ustaz Alif, juga Tuan Mirul atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan kerjasama kita dengan GPTD, InsyaAllah. PDS akan berlangsung dengan lebih lama. Okey, tuan-tuan dan puan yang sudah mendapatkan buku Ottomania ataupun tengah pegang buku Ottomania, petang ini kita ada sesi tanda tangan dengan Ustaz Alif. Jadi boleh yang lepaskan peluang dapatkan tanda tangan beliau. Untuk Tuan Suhail, insyaAllah nanti kita akan buat sesi kelas tu. Khusus untuk tanda tangan dan juga lepasan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam tu lah. Ya, betul. 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 Apa? Tapi itulah dia tak tadi pula saya. dia